Jika dapat kuputarkan masa, pasti aku akan pergi bersua dengannya. Sudah tentu tiada lagi rahsia tentang kita. Seram ke tidak? 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 Nak dengar Alkisah korang, bagi ngeri bulu pun meremang. Selamat datang ke Sembang Seram. Tajuk dan jihad akan tentukan kalau seram ke tidak. Seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram. Yes, welcome back to Seram ke Tidak. Ui, second episode je lah. Aku so excited. Korang, sumpah, first of all, I want to say thank you to you guys. Sebab support kita orang punya first episode yang kita orang dengan Mr. Adam tu. Korang memang Banyak kat komen. gempak ya. Jangan macam, jangan takut lah mula. Sebab first time kan, kita takut lah. Lepas tu bila tengok korang komen kan, oh, So sweet. saya rasa macam diorang sangat support kita. Terima kasih guys sebab Thank support. you. Dan jangan lupa support juga. Betul. Jangan lupa share, turn on notification, Yup. subscribe, Betul. like, share dan sebagainya. Ya. Jangan lupa, tu paling penting tu Jihad. Ya, lepas tu kan korang dah nampak kan macam ni kita orang bawa kita episod dengan Mr. Adam tu. Kalau korang ada apa-apa advice ke, korang nak cakap apa, ada bagi untuk kita orang lah, untuk Baby Joe dengan Jiha, korang just comment je. Kita orang sangat terima dengan hati yang terbuka. Ya, betul. Ya. Mana tu dia ada idea dia suruh kita Betul. menari ke apa ke. Tu tak ah. Itu tak ah. So, tapi jap. Ah. Jah sebenarnya nak buat satu pengumuman. Uish. Jah nak minta maaf. Sebab Okay, ingat tak minggu lepas Tajuk, after record minggu lepas, dia cakap macam ni tau, gang, aku rasa hari ni aku macam tak ada mood lah. Aku rasa macam aku lost lah. Betul tak? Okay, saya nak minta maaf awal-awal. Sebab minggu lepas Dia lupa panggil Baby Ju. Dia tak panggil langsung dia Baby Ju. Bila dia tengok balik, Adalah panggil. tak ada. Tak ada. Tak ada panggil? Aku tengok balik. Ada. Aku tengok. Ada pun Ada. satu kedua macam tu je. Sebab tu lah aku panas juga. Sebab dia jarang panggil aku Baby Ju. Sebab Lepas tu. sebab dia tengok balik kan. Setiap kali nak panggil Tajuk, dia panggil Tajuk. Kau je. Dia macam aku tak panggil dia lah. Patutlah dia ada mood minggu lepas. Sebab kita dah janji kan. Sorry dah. Memang Baby you Ju, sorry. memang kena panggil Baby Ju. Baby Ju. Bukan pasal aku yang nak diceritakan hari ni. Oh, Sekarang ya. ni aku yang nervous ni. Tak nampak ni. Tangan berpeluh-peluh ni. Kenapa aku nervous sangat ni? Kenapa Ju? Ya Allah, hari ni dalam sejarah dekat Seram ke Tidak, Okay. kita bawakan dua figura yang mana boleh kata, hebat lah. Dua figura ni termasuk kau sekali lah. Seorang lagi kita tak nak cakap lah. Dua figura ni guys, dekat Sembang Seram, dua-dua achieve million view. 2 million ke atas punya view. Sangat besar nama dua ni tau. Kalau siapa boleh dapat 2 view? 2 million view. Susah. Bukan senang. Betul. Oh, bangga Sikit. So, figura seorang lagi ni pun bukan orang yang calang-calang je. Betul. Beberapa kali dari datang Sembang Seram, Ya. view dia confirm Semua. M. Yes. Mesti sampai M. Sampai M punya. Betul. Sebab itulah aku nervous gila hari ni. Sebab aku berada di tengah-tengah bersama dengan dua orang yang betul-betul meletup top nama punya episod dekat Sembang Seram. Tapi itu nak katakan specialnya Seram ke Tidak ni. Betul. Mana ada Sembang Seram? betul. Mana ada Sembang Seram boleh bawa datang dua orang masuk sekali on frame macam ni? Betul. Inilah specialnya Seram ke Betul. Tidak guys. Betul. So korang kena subscribe channel ni. Sebab apa? Kita akan bawa benda yang korang macam, wish, bapak Seram ke Tidak ada ni, Sembang Seram tak ada ni ya. Inilah tempat korang. Yeah, sebab tu korang kena subscribe Rugi Sapuan dia tak datang hari ni. So dia tak dapat tengok lah. Macam mana? Satu orang kata ni episod yang akan menggegarkan dunia, bukan Malaysia. Menggegar dunia. So tak nak buang masa lagi Jiha. Betul. Tak nak. Sebab orang yang kita panggil tu pun, kalau kita banyak sangat bercakap sini kan, dia tepek kita, sound kita, mampu kita. Tak boleh. Masalahnya aku yang sebelah ni. Okay, berdepan. Kau jauh sikit tak apalah. So dekat Sembang Seram, dia dah ada part 6
Wow. Part 6 weh. Wow. Siapa boleh ada part 6 dan macam buat episod drama Tapi part 7 episod ke-7 ni dia memilih seram ke tidak. Saya sangat appreciate. Kita apa-apa pun guys, the one and only. Takkan nak tiru sembang seram tu sembang seram. The one and only. Kita betul. Kita mempersembahkan. Sama-sama. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Mempersembahkan Kak Jem. Ini bukan calon-calon orang tau. Kak Jem. Bukan Kak Jem in the house. Tak ada Tak ada. Kita tak pakai yang tu. In the room. Kita apa tadi lupa dah. Kita mempersembahkan. Kak Jem, terima kasih Kak Jem datang seram ke tidak. Itulah tajuk Jeha. Rupanya tuan-tuan, perempuan bila berhadapan dengan Jeha Syam ni, Anggun mantap tuan-tuan. Ini macam jelmaan Tuan Puteri Gunung Ledang ni. Pasal dia berasal pada Johor tuan-tuan. Kak Jem, dia daripada hari tu mantap. dia tak sabar tau. Nak jumpa lah Kak Jem. Ya. Nak jumpa Kak Jem. Dia tak sabar betul nak jumpa Kak Jem. Asal? Dia nak apa? Dia macam yelah dua-dua macam view besar-besar. Memang diorang memang jumpa-jumpa dengan view besar-besar. Dia tak jumpa yang view 300 400 tak jumpa. Saya clean and clear. Jangan risau. Cantik tuan-tuan. Ini kalau kepada bakal-bakal mak-mak mentua, bapak-bapak mentua, calon terbaik ni. Anggun memang wanita Melayu terakhir ni. Betul. Kalau tengok depan-depan. Kan? Betul. Anggun Cantik. betul lah. Cantik lah. Tak macam seorang tu. Seorang tu memang dah bertukar jadi Tok Bomo tuan-tuan. Tok Bomo Semelaya. Tapi dia si comel, jangan risau. Tapi jangan risaulah. Ini semua kita just pakai je untuk tak ada apa untuk pun. ni je Kak Jem. Apa orang panggil? Entertainment. Untuk entertainment. Seronok-seronok je. Seram ke tidak? Seram ke Benar. tidak? Macam mana Kak Jem lagu ni Kak Jem dengar okey tak? Lagu power mantap. Mantap Dia punya macam kita buat ala-ala MV tu macam mana? Okey. Dia kejap lagi Kak bagi jumpy sikit. Ada masuk sikit unsur-unsur jumpy. Kita bagi meletup lah. Seram ke tidak kan? Ada. Ada. Tapi sebelum tu kita nak buka gelanggang lah sikit. Buka gelanggang. Sebelum tu guys, korang pun mesti pernah tengok kat Kak Jem kat Dua Dimensi ke apa kan. So korang boleh support Kak Jem kat Dua Dimensi. So Kak Jem, Dua Dimensi dah banyak sangat dah. Kak Jem jadi host kat Dua Dimensi. Akak ada dua jawatan lah kat sana. Satu kadang-kadang sebagai tukang cerita ke. Tapi kadang-kadang bila kita jemput orang kata tetamu, akak jadi host lah. So kat Dua Dimensi dah orang kata dah satu buku penuh dah cerita. Betul. Kat Seram ke Tidak ni fresh lagi. Kak Jem tak pernah sampai lagi kat sini Kak Jem. Betul. So kita orang memang tak sabar Kak Jem. Bukan kita orang tak sabar, dia orang pun tak sabar Kak Jem. Kak Jem nak buat cerita kali ni dekat Seram ke Tidak ni cerita apa? Tapi okey, jangan request lah. Kak Jem kan dah banyak sangat cerita kan pasal kisah-kisah seram, misteri yang lain. Kalau Kak Jem ada tak kisah misteri ke misteri pasal diri Kak Jem sendiri? Kalau okey je tanya macam tu. Boleh je, pasal hidup akak memang setiap hari benda berbeza akak lalu. Ya kan, akak bukan apa dulu sebagai seorang penulis di beberapa buah majalah kan. Tetapi bila dah stop pada menulis, majalah pun tak ada kat pasaran, akak still lagi orang kata pasal macam ni. Akak duduk di kawasan kampung. Pantai Dalam ni kampung lagi ni. Di tengah-tengah Kuala Lumpur. Betul. Kebetulan pula husband akak, suami akak adalah pengurus jenazah. Sepupu sepapat akak adalah penggali kubur. Cousin-cousin akak macam-macam kerja lah, yang kerja kat hospital sebagainya. Jadi dari segi sumber cerita, info-info tu memang sentiasa dapat. Cuma bila kita dah masuk dekat Sembang Seram, kita dah ada kita punya channel sendiri. Benda tu kita bawa keluar satu-satu. Tapi hari ni khas untuk Seram ke Tidak. Cerita ni tak pernah dikeluarkan di mana-mana. Sama ada di channel akak sendiri ataupun di channel Puan Nazri. Dia tak tahu ni Jol. Dia tak masuk. Kau jangan Cantik. Akak jangan cerita kat dia tau. Cerita ni kat sini Kak. kalau dia tahu mampu akak nanti. Okey, jangan beritahu dia. Pasal Siapa ini jangan tag cerita dia. ni adalah berdasarkan pengalaman akak. Dan kawan-kawan semasa di hospital. Ni cerita hospital ni. Tapi memang kisah benar tuan-tuan. Cuma saksi kejadian ni adalah jururawat. Jururawat yang bertugas kat hospital tu. Akak pernah duduk hospital tau. 4 tahun setengah. Akak duduk 4 tahun 2 bulan. Masa akak menjaga arwah anak akak di 2 buah hospital. Akak ulang-alik hospital. Ya, ulang-alik. Bukan ulang-alik. Akak pernah tinggal di ward 7 bulan tanpa balik.
7 bulan. Pasal arwah anak kan ni jantung, arwah. Oh, Jadi bila duduk 7 bulan takkan duduk-duduk kosong. Tak ada. Ya. Kita akan start borak-borak dengan jurawat-jurawat tu. Jadi akak persembahkan untuk seram ke tidak satu kisah real Yes. yang berlaku di hospital ini. Tapi lokasi kita tak boleh Kita lah. rahsiakan. lokasi hospital ni kita rahsiakan, terpaksa kita rahsiakan. Betul. Baik Kak Jan. Terima kasih Tapi Kak Jan. Ya. Bawa ini cerita tapi rem sini. Kau jangan pecah lubang kat Sapuan Nasri. Tak. Saya akan rahsiakan. tak lah. Diorang pun akan Walaupun rahsiakan kau benda bagi, ni. kau jangan bagi tahu dia tau. Tak, Ini ni- jangan bagi tahu. Bila kita dah keluar ni, dia nak tahu. Biar dia tahu lah. Tak apa lah. Tak, kita block dia. Supaya dia tak nampak video ni. Dia tak akan nampak video Ini ni jangan keluar. bagi tahu ni. Nanti dia panggil seram. Memang seram dah akak mengelabar nak cerita kenapa dekat seram ke tidak, bagi cerita the best-best macam ni Alah, kan. dia Tak pun apalah. faham. Dia, ini dah Kak faham Jam, ni. Kak Jam, sembang seram dah 6 Kak Jam. Ya. Sini baru 1. Ya. Baik dia tak datang hari ni. Sebab dia Kalau tak datang datang, kantor kita kita. tak Ha, so Kak Jam, Okey. cerita dia macam mana tu? Cerita ni kat hospital. Okey. Ini adalah satu pengalaman yang dilalui oleh seorang jururawat. Kita panggil otai lah. Maknanya jururawat tu kalau umur dia dah 40, 42, kira dia dah otai. Orang lama Dia lah. dah orang lama. Dan ward ni adalah ward untuk pesakit, kita panggil jenis yang terbaring ni, bedridden, jenis yang kena stroke. Maknanya ini banyak orang kata apa, kencing manis, darah tinggi punya stroke punya ward. Yang mana satu pesakit yang pernah dijaga oleh, kita panggil lah staff ni, nama dia Aisyah nama dia. Okey, Aisyah. Okay? Ya, dia membuka cerita ni pada kami, pada akak sewaktu kita boring-boring malam-malam, akak jaga arwah anak akak. Jadi dia buka cerita ni, dia kata, "Kak, sebelum saya bertugas di ward kanak-kanak ni, ni masa tu ward kanak-kanak lah. Saya pernah bertugas menjaga satu ward dewasa," dia kata. Ward lelaki dewasa lah. Okey. Dan di situlah Kak, dia kata, saya orang kata apa, mendapat satu pengalaman paling rare dalam hidup saya yang saya takkan lupakan sampai sekarang. Jadi akak akan tanyalah, apa cerita? Pasal kita masa tu kita dah start menulis sebenarnya. Jadi kita nak cerita tu lah. Kan kan cerita tu. Jadi cerita dia macam ni. Aisyah ni ditugaskan untuk menjaga seorang pesakit lelaki berusia 62 tahun. 62 tahun. Ini pakcik ni senang cerita tuan-tuan, lumpuh. 3 tahun lumpuh tanpa boleh bergerak lumpuh lumpuh kalau maknanya lumpuh tu kalau bergerak pun tangan macam ni lah, macam Parkinson kan. Kaki pun jadi dia masuk tu kerana bila dia terlalu lama tidur, belakang dia sudah luka tuan-tuan. Luka yang teruk. Beriden ni dia kan kalau tak jaga betul-betul, tak dialihkan kiri kanan, belakang ni dia akan luka. Jadi dia masuk tu pasal luka dan dia ada kencing manis. Kesiannya. Jadi nak buat dressing tu panjang muka dia. Betul. Adalah Aisyah ni tunjuk gambar. Luka disebabkan Lama terbaring dan penjagaan tak betul segi keluarga ni. Dia tak pusingkan pakcik ni kiri kanan ke apa, tak bangunkan. Mungkin tak lap betul-betul. Jadi benda tu belakang tu dah start. Luka yang besar tuan-tuan. Kencing manis kalau luka macam ni memang bahaya. Betul. Jadi dia kata pada asasnya Kak Jam memang tak nampak apa-apa yang menarik. Dia macam pesakit lain. Jenis terlantar, tetapi pakcik ni dijaga oleh isteri dia. Dalam 60-an lah. Dia orang beza umur 2-3 tahun lah. Dia dijaga oleh isteri dia pada waktu siang. Malam je isteri tak dapat jaga. Biasalah orang tua. Yang mungkin boleh lah. Tapi sebenarnya nurse-nurse ni akan suap makan dan sebagainya. Dia pun makan benda cair-cair. Kalau dia tak nak makan, dia akan masukkan tiup, dia cakap. Tiup susu tu. Cuma Kak Jam dia kata, saya menjadi pelik. Pada suatu hari, saya bertugas pada shift malam. Dia bertugas shift malam. Shift malam ni tuan-tuan, dia akan mula 9 malam. 9 malam sampai pukul 7 pagi esok tu. Shift malam. Jadi, masa dia tugas shift malam tu, dia heran kenapa isteri, katalah kita panggil lah pakcik ni Pakcik Man lah. Pakcik Man. Isteri Pakcik Man ni bertugas malam tu, menjaga. Jadi tanyalah, Acik, selalu malam-malam Acik tak ada. Kenapa malam ni Acik ada? Tak apalah, Acik macam nak borak-borak sikit dengan pakcik kau. Alasan dia, boleh ke nurse Acik duduk kat sini? Tak ada apa. Pasal bilik tu Jeha, memang dia seorang je duduk. Dia hospital tu dia macam ward utama lah, ward pertama. Anak-anak dia cikgu. Betul lah. Jadi bila anak dia cikgu, mintakan
ward pertama lah untuk bapak dia ni. Kan faham. boleh ni kerajaan punya ni. Betul. Jadi ward pertama. Jadi dia kata, oh ya ke makcik? Dia kata, tak apalah kalau makcik nak jaga ni, tapi aircon ni tak boleh sejuk. Pasal aircon tu dia satu kawasan. Yang Untuk besar. tuan mana? Tahan besar, aircon kan. Ya. Makcik dia tak apa, makcik dia bawa selimut tebal dia cakap. Makcik nak baring kat mana? Makcik dia bawa toto baring kat bawah lah dia kata. Jadi tak nampak apa-apa masalah Kak Jem dia kata. Sampailah Kak Jem pukul 12 malam. Masa dia pasal bilik ni terletak depan kontainer tau. Okey. Senang nampak lah. Bilik ni depan kontainer. Jadi memang diorang buka pintu. Jadi dia boleh nampak pergerakan pesakit ke apa ke. Pasal malam-malam selalu kalau tak ada makcik ni, diorang tahulah macam pakcik ni nak tukar pampers, nak diberi air ke apa. Diorang dah tahulah tugas-tugas tu. Tapi malam tu oleh kerana isteri dia ada, diorang tak adalah kerap sangat masuk ke dan Ya, sebagainya. ya. Cuma dia kata pukul 12 malam tu macam mana Kak Jem terdetik saya kata Allah lupa bagi ubat. Dia sepatutnya awal lagi tu ambil suhu, cek dia punya BP, lepas tu bagi ubat. Sepatutnya dalam pukul 10 tu kerja dia selesai. Untuk shift malam ni dia akan ronda dulu sebelum tutup lampu untuk tidur dan sebagainya. Tapi pada hari yang dia jaga tu pukul 12 malam baru tengok alamak Lupa. Pakcik Man ubat belum bagilah. Dia sudah lewat 2 jam dia cakap. Jadi Kak Jem, saya pun tolaklah troli saya tu, troli ubat tu, nak pergi bilik ni. Padahal dekat je Kak Jem. Masa saya baru nak masuk bilik tu, saya sudah tergamam Kak Jem. Asal Syah. Makcik ni dia katalah, makcik ni nama dia Makcik Esah lah. Makcik Esah ni sedang berdiri di atas kerusi. Dia nak melangkah suami dia tadi tuan-tuan. Faham tak? Maksudnya Okey, akak buat gambaran. Ini suami dia sudah terbaring lah. kat katil ni katil. Okey, ni maknanya suami dia tak boleh bangun tuan-tuan. Bedridden dah 3 tahun tak boleh bangun. Isteri tadi kan ada kursi untuk kursi sebelah. pelawat. Betul. Dia sudah pijak kursi tu, dia baru nak melangkah suami dia tadi. Jadi nurse ni takut jatuh. Satu pelik. Nombor 2 takut kalau jatuh Cik Esah ni Kang, dia lah kena tanggungjawab. Ya, betul. Cik buat apa ni cik? Cik buat apa ni? Tergamam Cik Esah ni tadi. Sudah kantoi. Kira kantoi lah. Dia kata tak ada. Acik sebenarnya, Acik pun tak sedar kenapa apa yang Cik buat ni. Cik jangan cik. Kalau cik jatuh Kang, satu masalah lain. Dah lah bilik ni, satu ward ni memang masalah orang tua-tua je. Macam-macam lah. Yang tergantung kaki apa semua kan. Jangan cik, turun cik. Turun Kak, dia cakap. Jadi, saya terfikir, mungkin makcik ni, tak tahulah Kak, tapi saya dah start bercerita pada kawan-kawan yang kat luar ni. Kau pandang bilik ni, bilik Cik Man ni. Tadi aku masuk bagi ubat kat Cik Man ni, Cik Esa ni dah berdiri atas kursi. Kang takut dia jatuh. Dia tak fikir benda lain. Jul, dia fikir benda lain. Dia fikir takut makcik jatuh. Okey, faham. So, diorang buka tu, kejap-kejap diorang masuk intai. Tengok makcik sudah tidur. Jadi malam pertama tu, kecoh, makcik cuba nak diri atas kursi, nak melangkah kat pakcik. Itu je. Cerita sebenar tak tahu. Okey. Cerita sebenar tak tahu. Tapi nak cakap, Pakcik Man ni sebenarnya kalau ikutkan atas kertas, Pakcik Man ni dah tak ada harapan. Allah. Memanglah luka dia besar. Lepas tu orang kata apa, dia ni macam sedar tak sedar. Dia bergantung pada misi Yes. Dia orang kata, doktor kata untuk masa dia orang kata apa, tak lama lah. Tengok pada keadaan luka, tengok pada dia punya jantung dan sebagainya, memang slow. Cuma tak tahulah bila nak pergi tu tak tahulah. Orang kata kan memang keadaan pakcik ni orang kata memang dah kritikal. Cuma keluarga tak dapat nak jaga pasal luka ni tadi memerlukan dressing yang lengkap. Pasal panjang dia punya tu, kesian kat bapak ni, jadi letak kat hospital. Jadi Kak kata pagi tu Cik Esa balik. Cik Esa balik. Bila Cik Esa balik nak berehat, tak ada apalah Kak. Lawatan anak-anak dia semua kita tahulah. Anak-anak yang ni datang, anak dia ada 4 orang tuan-tuan. Seorang lelaki, 3 perempuan. Pasal ni kisah benar tuan-tuan ya. 1 lelaki, anak sulung lelaki, 3 perempuan. Jadi bersilih ganti ziarah bapak dia. Cuma pada waktu lawatan petang 5 sampai pukul 7 tu, anak yang bonsu tu sudah bawa 1 bekalan makanan. Jadi nurse tanyalah pasal bawa macam mangkuk besar. Engkau datang seorang. Ya tu. Siapa nak makan? Bawa mangkuk besar. Bapak Ayah kau seorang. bukan boleh makan. Bapak kau kadang susu.
tiup susu. Kadang-kadang kalau bagi pun paling tidak pun bubur cair ke apa. Orang tua yang terkepil-kepil mata. Dia memang lumpur tuan-tuan. Betul. Lumpur habis. Memang jadi terkepil kalau cakap tak boleh faham. Tapi anak dia bawa macam satu benda yang besar. Satu family nak makan. Satu macam family nak makan. Jadi nurse sudah tegur. Adik bawa apa tu dik? Tak ada apa kak. Bawa apa saja nak tanya. Dia sudah bawa Jul. Dia sudah bawa dua barang. Satu pulut kuning. Kau tahu tak kalau masak pulut kuning 2 kilo? Banyak Bukan sekilo je, 2 kilo je. Banyak. Itu 2 kilo tu kalau kenduri tu 2 kilo tu. Kenduri, lepaslah tu kenduri tu. Betul. Kan potong jambul ke apa kan. Dengan seekor ayam panggang. Seekor Bukan potong 8 ke potong 12, tak ada seekor ayam panggang tu. Anak dia sudah bawa. Jadi dia sudah tanyalah. Nurse sudah tanyalah. Ini siapa yang order ni? Siapa yang nak makan ni? Tak ada kak. Dia kata sebenarnya nenek saya suruh bawa. Mak kepada bapak dia. Nenek sebelah bapak ni tadi suruh bawa. Untuk apa ya? Pasal pelik lah. Engkau tiba-tiba bawa ayam seekor, pulut kuning. Kau nak jamu siapa ni? Tapi oleh kerana orang kata apa, kita pun tak boleh nak campur nurse-nurse ni kan. Suka hati kau lah. Letak je lah orang kata. Letak je lah dekat dalam wad tu. Jadi dia cakap ni, malam ni siapa jaga? Mak jaga balik ke Abah malam ni? Tak ada. Malam ni tak ada siapa jaga. Jadi benda ni siapa nak makan? Nenek pesan letak je dekat atas Abah dia punya atas katil tu lah. Atas dia punya tempat letak makanan tu. Letak je kat situ. Jadi nurse ni dah daripada shift petang ni dah berpisik kat shift malam. Jaga-jaga bilik tu pasal anak dia tadi bawa. Diorang dah agak. Diorang pelik. Diorang pelik. Kenapa engkau nak bawa pulut kuning sebanyak-banyak tu dengan ayam panggang seekor? Ya tu. Macam tak logik lah. Tak logik lah. Kejap-kejap orang intai. Ada lagi. Lepas maghrib intai. Ada lagi. Sampailah pukul 1 pagi. 1 pagi tu nurse pun sedang mengantuk. 1 pagi biasalah Jul. Betul. Kita sehebat-hebat kita pun kadang-kadang bila masa kita mengantuk sudah mari, tak boleh nak cakap apa. Tak boleh cakap apa lah. 1 pagi tu je ngam-ngam jaga 5 minit. Nak pukul 1 pagi tu, bilik Pak Cik Man ni tadi tiba-tiba dengar bunyi riuh rendah. Bising. Riuh rendah bunyi dia. Bising. Macam ada orang ramai. Macam orang ramai. Macam kalau nak kau ambil lah, kau makan lah. Itu kepak tu untuk aku. Kau jangan ambil kepak tu. Ya. Macam kenduri lah. Peha aku punya lah. Berapa kali aku cakap peha ni aku chop dulu. Jadi yang nurse kat kaunter yang 2 orang ni, bila shift malam dia tak ramai tau. Dia kadang-kadang 3-4 orang je shift malam. Tu biasalah. Pasal dia orang selalu bagi ubat, check apa semua kan. Jadi diorang dah naik pelik. Diorang nak bangun, nak pergi intai, diorang takut. Pasal diorang dah confirm tahu bilik tu gelap. Bukanlah gelap, maknanya ada lampu yang biasa lah. Tetapi dia punya suara tu macam kita buat kenduri. Pulut tu jangan kau nak melantak seorang. Aku punya mana? Jangan ambil kepak aku punya. Dah macam gaduh-gaduh kat dalam bilik tu. Diorang sudah telefon polis tambahan. Poli bantuan. Poli bantuan hospital tu. Pasal kalau diorang intai kan, kalau betul-betul lah ramai orang, jahanam. Pasal dia orang tak nampak daripada luar tu, orang tak nampak. Dia tak nampak kat cermin tu? Orang tak nampak. Cermin tutup lansir. Kan ada tirai kat hospital, ada lansir. Takut pakcik tu nak tidur. Walaupun dia macam tu, dia kena gelap nak tidur. Kan dia bersama-sama. Tapi jadi telefon poli bantuan. Nurse perempuan Jul, kau jangan. Betul. Kan tiba-tiba ada yang memanjat, melompat kan. Jangan. Dia 3 orang, dia tanya. Ya, kau dengar je. Ya, cakap dengar. Tengah tanya pula, Cha, dengar Cha? Dengar. 3-3 dengar. Menunjukkan bukan seorang dengar. Kalau seorang dengar, seorang JH ni tengah alunisasi lah. 3-3 dengar. Macam gaduh kadang gocor apa semua, rebut makanan tu. Panggil poli bantuan. 2 poli bantuan sudah datang 1 pagi. Sister pun diorang dah bagi tahu sister ada masalah sikit dekat bilik nombor 1. Sister dah macam tahu ada kundi kendara lah. Sister kata kau biar betul. Kundi kendara jahanam kau 1 ni. Kenapa lepaskan keluarga pasien masuk? Betul. Kenapa lepaskan keluarga pasien masuk? Ini pukul 1 pagi. Tak ada. Memang tak ada pasien, memang tak ada family dia masuk. Tapi bunyi tu sangat riuh rendah sekarang. Panggil polis. Bila poli bantuan datang 2 orang, 2 orang bagi isyarat, maknanya ni bilik Pak Cik Man. Kau duduk situ, kau dengar dulu. Poli bantuan pun sudah dengar.
Dia orang cakap Dengar. bagi syarat, mana dengar. Pasal takkan nak terus serbu. So maknanya dengar punya riuh-riuh pun Ya. lama lah. Lama. Mak berebut-rebut ayam. Berakunya lah. Oi. Tulang tu. Kajam. Cuba. Kan? Bagi aku ayam. Pulut tu aku punya. Ayam peha Tak, aku aku lah. punya tongking Macam tu? tongking ayam. Kecoh. Kecoh. Jadi bila nurse kata polis cakap dia orang dengar polis bantuan cakap. Jadi masuk pelan-pelan. Takutlah juga memang betul-betul sembunyi dalam bilik air ke apa. Ya tu bahaya kat. Bahaya lah. Betul. Jadi bila polis bantuan ni masuk, terus tekan pintu lampu kan, masuk pintu tu kan lampu. Kanan. Terus buka lampu tu semua, kosong. Bilik tu kosong. Dan suara yang hero rendah berebut tu hilang. Dan yang paling ajaib kat Jam, pulut habis. Tinggal bekas dia, dan bekas pulut tu punya letak atas daun pisang. Pulut tu lapik dia daun pisang. Licin. Macam orang dah siap basuh dah. Kesat habis licin. Ayam kat Jam, tulang pun tak ada. Tulang pun habis. Tak ada tulang. Ayam dia, padahal dia member tu nampak tadi. Cik Petang dah cakap, anak dia bawa ayam seekor dengan tu pulut banyak Licin, tulang pun tak ada. Bau ada lagi. Bau yang panggang ada, bau ada. Tulang pun tak ada kak, dia cakap. Jadi kita orang pun dah mengelabah kat situ, dia kata. Dengan poli-poli semua. Jadi benda tu jadi satu benda yang kecoh. Betul. Pasal dia dah buat aduan pada sister. Sister pula dah buat pada matron dan sebagainya. Jadi benda tu kecoh. Jadi bila ditanya pada keluarga asyik cakap tak tahu. Kami tak tahu apa-apa. Kami tak tahu apa-apa. Dan diorang dah syak bahawa pesakit Pak Cik Man ni sebenarnya ada barang. Ada barang, ada tak tahulah saka keturunan ke apa disimpan, tak tahu. Pasal mula-mula lagi dia masuk, kata Aisyah ni, dia ada satu masalah mula-mula dia masuk kat Jam. Apa masalah Aisyah kat Pak Cik ni? Bila doktor try ambil darah, doktor yang ambil darah tu pula doktor India. Okey. Kan, doktor India. Apa pasal tak boleh masuk saya punya jarum? Jarum tak boleh masuk, Jul. Jarum tak boleh masuk kat Cik Man tu. Dia macam kebal. Tak boleh masuk, dia macam kebal. Pak Cik Man ni dulu bekas anggota tentera. Kerja dia. Masuk-masuk tak boleh. Buat kat sini tak boleh. Buat kat sini tak boleh. Tak boleh nak masuk lain nak masuk lain tu. Tak tembus. Nak cucuk, tak boleh tembus. Ush. Jadi bila nak cakap dengan Pak Cik Man terkelip-kelip je, tak boleh. Yelah. Orang tak boleh cakap. Ya. Kita yang dia buat pengaduan pada anak yang sulung tu. Abah ni, kita tak boleh buat lain lah. Oh ya ke? Tak apa kejap kan doktor ya. Kejap ya doktor. Dia pun bisik ke bapak dia. Tak tahu apa cakap. Bapak dia kelip-kelip mata. Dia memang jenis yang bedridden yang kata apa. Memang tak boleh buat apa lah senang cerita. Memang tak boleh buat apa. Memang dah lumpuh. Cuma nyawa dia. panjang lah. Okey, Dia bapak dia. Lepas tu tak tahu bapak dia. Tangan tu dia suruh jatuh macam tu. Jatuh. Tak apa dia tepuk-tepuk pegang-pegang macam ni kat tu. Lepas tu anak dia cakap, okey doktor, cuba doktor try lagi sekali. Boleh tak? Lepas dia bisik kat bapak dia, bapak dia jatuhkan tangan tu. Entah apa-apa bapak dia yang macam ni, jaya. Tempat yang sama. Jarum boleh masuk. Jadi Doktor India tu pun tanya, bapak you ada pakai apa-apa? Pasal dia tahu orang Melayu ni banyak ilmu. Dia kata, saya pun tak tahu doktor, tapi benda ni bukan sekali masalah ni. Sebelum ni pun bapak saya masuk hospital pun benda yang sama. Jadi kena bisik kat dia kan, bapak kalau ni apa, tolong mudahkan kerja hospital. Tu yang dia gosok-gosok tu mungkin dia ada baca. Orang macam ni, orang stroke ni, dia dengar. Betul. Dia boleh mendengar. Cuma dia tak boleh bercakap. Dia boleh melihat. Cuma dia tak boleh bercakap. Pasal masalah dia tadi. Dia macam tu dia boleh Jul. Tapi kita tak faham. Dia hangot orang dah tinggi macam ni, tapi dia tak ada tu. Dia cakap tak faham Jadi malam yang ketiga Aisyah tu kata, saya bila shift malam kak, saya dapat cuti. Nurse kalau dua kali shift malam, dia akan dapat cuti 2 hari. Dia memang macam tu. Hospital ni kalau nak bagi cuti kan, pasal Sabtu Ahad dia kerja kan. Jadi shift malam dia dapat cuti 2 hari. Jadi bila saya balik hari ketiga tu, masuk buat balik, saya dapat shift petang. Kawan-kawan shift pagi sudah cakap, Syah malam ni isteri nak jaga. Isteri nak jaga pula dia cakap kan. Isteri jaga. Jadi kau faham takut lagi isteri dia panjat kursi ke. So maknanya pasal pakcik ni memang dah kecoh dah kecoh lah. Jadi diorang takut ada something benda tu dah kecoh pasal
Selepas kejadian yang suara ramai-ramai tu, diorang punya pengaduan lain adalah bilik air tu selalu orang masuk. Diorang nampak kelibat masuk. Diorang nampak air bunyi. Diorang nampak flash. Jamban di flash. Padahal tak ada siapa pun pakcik tu dengan pakcik tu pukul 2-3 pagi. Tak ada siapa. Tapi bunyi orang masuk, bunyi air dibuka, mandi, bunyi orang bercakap-cakap, borak-borak dengan dia. Sentiasa kat kaunter dekat. Dah lah bilik depan kaunter. Pukul 1 pagi Jol, sunyi Jol. Akak kalau bilik depan kaunter. ya, bilik depan kaunter. Jadi benda tu dia dengar pakcik tu borak tau. Kan? Macam mana kau rasa macam mana ni? Dia dengar macam pakcik tu menjawab. Aku macam boring lah duduk hospital ni. Kalau aku dapat balik kan bagus apa. Dengar bunyi bercakap. Jadi benda tu dah jadi viral dekat ward tu tau. Jadi setiap kali nurse ni kalau boleh semua tolak tak nak jaga bahagian ni. Takut. Cuma malam tu dia orang kata Cik Petang cakap Cik Pagi cakap sampai petang Aisyah datang petang tu Cik. Kan dia tukar tugas pukul 2 petang kan. 2 petang sampai pukul 9 malam. Cah, malam ni isteri dia kata nak jaga. Kau hati-hati kau tengok kau pesan dengan Cik malam nanti Kau dia panjat kursi lagi sekali. Kat laki dia ni apa cerita. Tapi malam tu isteri dia tak datang. Yang datang adalah mak dia. Mak dia 82 tahun, nenek. Bongkok. Orang tua yang dah uzur, Jadi lagi sekali diorang dah kecoh. Cik petang, cik malam sudah kecoh. Pasal dia datang kecoh. Kali ni bukan kecoh mak. lah. Kali ni bukan mak dia, nenek dia. Yelah, mak dia jaga. Selalu isteri dia jaga. Kali ni mak dia jaga. 82 tahun. Orang tua yang orang kata dah uzur, cakap pun dia orang Perak tuan-tuan. Dia orang Perak. Jadi dia cakap tu pekat sikit cara Perak dia. Koma malam ni makcik jaga koma anak makcik ni. Kan. Nanti tolong pelangkan aircon, makcik tak tahan sejuk makcik ni koma. Dia cakap kan. Jadi orang kata kenapa makcik yang setua ni diserahkan untuk menjaga pesakit ni? Mana cucu-cucu yang muda-muda ni? Betul. Ini perkara biasa tuan-tuan. Ada suruh mak dia pula jaga. Betul. Kita tak tahu kisah sebenar lagi. Kata Aisyah ni. Jadi Kak Jem, tak apalah bagi mak dia jaga. Mak dia duduk kursi, dia tak nak tidur. Biasalah kalau tidur atas lantai dia tak boleh bangun. Jadi dia duduk atas kursi. Kami pun tak tahu apa yang berlaku Kak Jem. Kami hintai dengar macam mak dia bercakap dengan anak ni. Macam-macam lah cerita daripada perkara kecil apa semua. Kita orang kata agaknya dia borak-borak dengan anak ni, borak-borak. Jadi Kak Jem, besok tu makcik ni balik. Tak ada apa yang ganjil-ganjil tak ada apa Kak Jem. Tak ada dia panjat kursi, kita hintai-hintai tak ada. Tapi yang peliknya satu malam tu dia borak. Katalah habis pukul 10 malam kan, diorang ambil suhu dah bagi makan ubat tu. 10 malam sampailah azan pukul 5.45 pagi tu masih terdengar makcik ni borak dengan anak dia ni. Dengar suara lelaki perempuan. Sepanjang tu macam tak berehat makcik ni. Itulah mak risaukan kau. Mak jangan risau mak. Suara bercakap. Padahal yang sebenar Cik Man kita tak faham lah dia punya cerita. Kadang-kadang ni sekarang testing tak Cik nak makan apa-apa tak hari ni? Sop ayam ke, sop sayur ke, saya suap ke? Tak boleh. Tapi malam yang mak dia jaga tu memang jelas bunyi orang bercakap satu-satu biji. Kalau Man pergi nanti mak jagalah diri mak. Dengar. Tu dia kata, kita nak suspend balik Kak. Kali ni kita cakap siapa nak tinjau balik. Korang pun tak nak tinjau. Yelah. Siapa nak tinjau Jol? Ini cerita. Tak berani. Siapa nak berani? Siapa nak tinjau ini benda kan? Jadi kita biar, kita kata bercakap je tak apalah, tak ada benda. Jadi pagi tu mak dia balik Kak. Cucu datang ambil. Baliklah makcik ni. Dan nak dijadikan cerita Kak, tepat-tepat pukul 10 pagi orang kata pakcik ni meninggal dunia. Cik Man. Alhamdulillah. Pakcik Man meninggal dunia. Meninggal dunia dalam tidur Kak. Pukul Kita 10. pun tak sedar waktu orang kata nak datang cek balik suhu apa semua. Time waktu nak bagi makan ubat, tengok-tengok pakcik dah tak ada. Pakcik meninggal dalam tidur. Jadi diuruskan oleh keluarga dan sebagainya. Cuma Kak kata saya jadi satu benda yang pelik dekat saya. Pasal Aisyah ni dia selalu jaga Pakcik Man ni. Memang patient yang memang apa-apa Aisyah kalau seminggu tu Pakcik Man ni duduk dekat-dekat 6 minggu Bukan seminggu dua. Lama. 6 minggu sebulan lebih. Ni
Oh ya. Yelah. Nak membersihkan luka ni, Betul. dressing. Bukan senang kan Jeha kan? Akak, arwah mak akak dulu. Nak membersih kencing manis, lepas tu nak pantau gula dia. Kalau boleh bawah 6.3, 6.5 tu kan senang. Jadi 6 minggu. 6 minggu tu tuan-tuan, Cik Man ni meninggal. Tapi itulah kata Aisyah ni, saya kak, ini adalah passion paling lama saya jaga. Saya tahu macam mana Pak Cik Man punya muka, mata, hidung, mulut. Saya yang bagi makan ubat, saya yang cek suhu kak. Saya yang tukarkan pampers dia kalau katakan keluarga dia tak ada. Semua saya buatlah kak pada Cik Man. Tapi kak, nak dijadikan cerita kak, saya memang shift pagi, tangan saya ni lah yang membungkus jasad Cik Man. Sebelum dihantar ke bilik mayat, dia kena bungkus dulu. Dia kena sebelum keranda kan datang. Dia yang uruskan. Dia yang uruskan pasal dia kebetulan memang dia yang jaga bilik tu. Jadi dia kena buat report dan dia yang bertugas. Dia dengan kita panggil attendant. Dia staff nurse, dia akan tarik seorang attendant atau 2 orang lah. Lelaki lah, attendant lelaki lah. Pasal ni jenazah lelaki. Jadi kak dia kata, lillahi ta'ala kak, dia kata, saya kenal Pak Cik Man ni, saya tahu muka dia macam mana. Cuma kak, masa saya buka dia punya tu untuk orang kata apa, untuk dibungkus lah senang cerita. Okay, nak ditutup dengan tu, nak dihantar ke bilik mayat kak. Saya tengok kak, muka Pak Cik Man yang kata muka biasa lah kak. Kita orang Melayu ni kulit sawo matang. Kalau macam tajul ni tuan-tuan, Terlebih matang. tuan-tuan. Ini dah bukan buah lansat ni. Tak tahulah saya nak cakap buah apa, buah apa je. Ni bukan lansat ni je. Manggil. Tak tahu. Bukan lansat. Ini bukan buah manggis lagi ni. Ini dah tak tahulah nak cakap buah apa. Buah manggis yang terlebih masak tuan-tuan. Maknanya muka dia daripada muka biasa tu dia bertukar menjadi hitam. Hitam kehitaman kak, dia kata. Dan yang paling menakutkan saya kak adalah mata dia terbuka. Hitam mata terbuka, merah. Kau bayangkan kau nak buka Mata dia ni. terbuka Jul. Ni kisah benar. Mata dia terbuka. Kau bayangkan kau buka. Kau nampak dia tengah tengok kau. Ya Jul. Jadi dia kata memang dari segi perubatan dia orang akan tutupkan sikit mata tu. Tapi dia terbuka boleh. Tapi dia buat macam ni. Allah. Dia terbuka Jul. Pula aku tak. Apa tu? Meremang ni. Ya. Aisyah tu cerita. Slowly dia cerita. Saya kak, saya cerita ni kak, saya memang dalam kepala saya kak, saya nampak lagi. Buka. Yelah dia nurse, saya tahulah kerja dia. Sampai dia cakap dengan sister boleh tak letak duit sposin ke apa. Nak memberatkan, sister kata jangan-jangan. Nak bagi tutup. Nak beratkan mata yang terbuka. Jangan-jangan sister cakap. Tak apa, biarkan. Nanti tahulah diorang ke apa keluarga dia nak buat. Dia saya tutup kak 3-4 kali. Dan tangan saya menggigil waktu kena kak pasal untuk tuan akak. Dia dah meninggal katakan pukul 10. Diorang nak hantar ke situ 2 jam kemudian. Laporan kena buat dulu. Doktor bertugas, doktor buat tu kena buat laporan dulu. Si mayat ni apa semua baru boleh hantar bilik mayat, baru boleh diklaim body oleh keluarga ni. Jadi selagi laporan doktor tak keluar, mayat ni tak boleh dibawa keluar pada ward. Itu dia punya prosedur. Jadi kak dia kata 2 jam, mayat ni saya rasa dah jadi sejuk air batu. Faham tak? Memang keras lah. Dah macam dah keras. Patutnya kak kalau normal, dia tak alah macam tu lagi. aircon lah. Bawa 2 jam masih boleh lagi kita lenturkan tuan-tuan. Pengalaman saya sendiri. Suami saya pengurus jenazah tuan-tuan. Masih 2 jam tu masih ini tak boleh dah. Dia kalau sehari pun Eli pun Sehari jangan cerita lah Joy. Itu dah 24 jam. Ini baru 2 jam duduk aircon. Betul. Mata terbuka. Jadi dia kata saya pun dah tak boleh dah banyak kali ni terbuka. Saya tutup je lah kak. Dia kata dengan kain cadar putih tu. Dia kata dengan kain putih dia tu. Jadi bila budak daripada bilik mayat datang, attendant bilik mayat datang, bawa masuk dalam dia punya tu pengusung, tolak. Tapi saya melekat kat dalam kepala saya kak. Muka dia tu. Kau ingat cerita ni habis kat sini ke? Alah. Tak lagi. Belum lagi. Ini baru cerita dekat hospital. Oh, ada sambungan. Ada. Ini cerita kat hospital yang Aisyah, daripada cerita Aisyah yang menjaga ward ni. Kita pun tak ada fikir apa-apa. Pasal akak pun bukan kenal siapa arwah ni, jenazah ni. Akak tak kenal lah. Siapa duduk mana ke apa, keluarga dia macam mana. Kita dengar pada Aisyah. Tak ada apa. Tu kata, oh ya ke Syah. Tapi Kak Jem dia kata nak dijadikan cerita Kak Jem.
Kawan yang bukan buat saya ni Kak Jem, bukan buat saya ni. Bukan buat saya. Buat kawan satu staff nurse sama bekerja kat hospital ni. Cuma lain ward. Dia adalah jiran kepada Pak Cik Man. Jiran satu flat. Pak Cik Man ni duduk flat. Jadi kata Cik Man ni tingkat 10, dia tingkat 5. Jadi masa Cik Man ni meninggal, dia antara orang terawal dah dapat tahu tuan-tuan, Cik Man ni meninggal. Jiran meninggal. Jiran meninggal. Dia kata meninggal pun kat hospital dia pun tolong sama-sama lah uruskan. Tak ada apa, urusan tu semua Okey lah. okey Kak Jem. Mata yang terbuka tadi pun kawan saya kata diorang try buat urut-urut pakai minyak kan. Pengurus jenazah tahulah tu, urut-urut pakai minyak. Tertutup lah sikit. Tak adalah betul-betul tutup macam ni. Nampak lah juga dia macam dia terbuka macam orang Melayu cakap kan, orang tekilan. Macam faham tak? Macam tak? Faham tak Jiha? Orang selalu mata terbuka sikit ni, orang kata macam dia nak ada barang dia nak tengok ke apa, tapi dia tak dapat last minute tu, sebelum dia tutup mata tu dia tak dapat benda tu. Tu mata dia macam tak boleh tutup habis Jul. Kawan dia cerita. Kawan kepada Aisyah ni tadi dia cerita, tu jiran aku dia kata. Habis okey Cik Man tu semua jenazah okey dia kata. Satu lagi masalah Astaghfirullahalazim. Ini cerita daripada jiran yang juga member kepada Aisyah ni. Pasal cerita ni viral ni sebenarnya. Satu hospital tu dah tahu tentang Pak Cik Man ni. Satu hospital dah tahu. Cuma Aisyah tu cerita dia sampai yang dia jaga meninggal dia bungkus tu lah. Jadi kawan dia kebetulan jiran kepada Pak Cik Man. Dia cakap dia aku umi semua okey babe. Tak ada apa. Tak ada babe. Dia kata clear, cantik, lain semua okey. Cuma dia kata aku kesian lah dekat menantu dia. Cik Esa. Menantu apa ni, isteri kepada Cik Man ni kata kenapa pula? Dia kena jagalah mak mentua dia. Pasal mak mentua ni lepas anak dia meninggal, dia nak duduk dengan Kak Esa, Cik Esa ni tadi. Dia sebelum tu anak lain bela. Dia datang pada kampung apa kan tak tahulah. Tapi lepas anak dia Man ni meninggal, dia kata mak nak duduk dengan kau Cah. Cik Esa ni tadi, boleh tak mak duduk dengan kau Sah? Jadi kata menantu dia, tak apalah mak, duduklah. Saya pun dalam edah. Edah saya 4 bulan 10 hari. Tak apalah kalau mak nak duduk. Tapi saya ni ada budak-budak, rumah saya ni cucu, dia dah bercucu. Ada 2-3 orang cucu dia. Mak tak apa ke? Dia kata kan mak tak boleh tidur ke apa? Budak-budak ni lompat-lompat, tak apa dia kata. Mak 82 tahun ni semua biasa je Kak Jem. Dia kata sampailah satu hari, belum lagi sebulan Cik Man ni meninggal, Kak Esa ni bangun malam nak terkencing. Rumah pelek, tahu tak? Rumah pelek. Bila kita nak pergi toilet tu, kita kena lalu dapur. Betul tak? Rumah pelek ni, ruang tamu akan bagi gambaran. Lepas tu toilet dia dekat dapur. Tepi sebelah dapur. Sebelah dapur. Maknanya kita kena lalu dapur. Okey. Jadi Cik Esa ni bangun nak buang air kecil tuan-tuan. Masa dia bangun tu, member tak buka lampu lah. Pasal dia ada anak cucu dia semua dalam rumah tu. Takut terbangun. Dia meraba-raba nak pergi dapur. Sebaik dia tak pengsan. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Dia baru nak, dia konon tak nak lah buka lampu dapur. Sebab rumah sendiri Rumah dah tahu sendiri dah. kita tahulah. Kadang-kadang akak pun macam tu juga. Buka satu lampu tengah. Dan nampak bayang-bayang tu, pergilah bilik air. Buang air ke apa. Pukul 2 pagi tuan-tuan. 1 pagi ke 2 pagi. Dia nak pergi ke dapur. Nak pergi bilik air. Masa lalu dapur tu, peti air sudah terbuka lah. Peti air 2 tingkat. Itu Memang bahagian dah terbuka. bawah sudah terbuka. Peti air kan kalau terbuka kan cahaya keluar. Betul-betul nampak cahaya. Cahaya keluar. Cahaya keluar tuan-tuan. Weh, Kak Jem. Apa yang berada di hadapan Cik Esa tadi tuan-tuan, saya tunjukkan pada tuan-tuan. Ini peti air terbuka bahagian bawah. Dia menampak tuan-tuan, dia punya mak mentua sudah bersila tuan-tuan. Meratah ayam mentah yang ada dalam peti ais tu. Meratah, makan ayam mentah. Ayam yang tak Iya, ayam tu masak lagi. beku. Nak masak besok ke apa tak tahulah kan. Biasalah kita simpan ayam mentah ke daging mentah untuk kita punya stok. Dia sudah meratah satu-satu. Itu daging mentah. Penuh darah ni mulut dia ni. Penuh. Bayangkan benda tu kan sejuk beku. Kalau benda tu baru sembelih, syoklah sikit sejuk beku. Umur 82 lah. 82.
Gigi antara ada dan tiada kan. Senang cerita lah tuan-tuan. Daging mentah. Lainlah daging goreng ayam KFC ke apa contoh. Memanglah ayam lembut dah masak. Mentah air batu. Betul. Dengan lemak-lemak lagi. Bonia semua. Wish. Dia tak Dia sedap. punya terperanjat tengok kejadian tu. Meleleh air kencing dia. Allah kesiannya. Bukan apa pasal dia tergamam Jul. Weh, Tergamam. siapa tak terkencing? Tergamam. Siapa tak terkencing kat situ? Pasal ini adalah kali pertama, faham tak? Iya, kisah benar ni agak cakap ni. Kisah benar. Dia kata dia punya tergamam terperanjat tu. Tahu-tahu dah meleleh je dia kata. Mak buat apa ni mak? Kau nak makan sekali ke? Marilah dia kata. Astaga, saya terbayang ni Kak Jam Marilah. macam mana. Aku sedang menjamu. Suara bukan suara dia. Of course lah. Faham tak? Suara dah bukan suara dia. Bukan suara, kalau suara mak dia ni lain lah. Suara orang tua lah. Kan mak dia biasa cakap orang Perak pekat koma-koma. Lain. Oh, Dia dia cakap cakap lain. Marilah bersama aku menjamu bersama. Marilah dia cakap. Oh my god. Kak Esa kata dia tak cakap apa-apalah. Dia sebenarnya macam ni. Dia orang yang tergamam dan dia terduduk sambil terkencing. Kesian Memang. dia. Dan dia jadi orang kata patung kat situ sampailah anak dia bangun. Kan budak nak pergi sekolah. Lama. Lama. Dia kata saya macam Dia tergamam kat situ. jiran tanya. Dia bercerita yang jiran dia benda ni. Pasal dia nak minta pendapat. Macam mana dia nak buat. Sejak pada kejadian dia jumpa mak dia makan daging mentah tu, dia dah kecoh pula tau. Satu flat ni tadi. Tadi kat hospital dah kecoh. Ni sekarang dekat flat pun dah kecoh. Kecoh. Makcik nenek ni makan apa? Makan daging mentah. Dia bukan daging je Jeha dia makan. Dia orang tak boleh beli daging. Daging ayam maknanya benda yang berdaging ni lah. Ayam. Yang berdarah. Daging benda yang berdarah tu semua dia bantai. Ayo. Kalau ikan, kata kalau ikan Jah, ikan saya tak tanya kak. Pasal diorang ni keluarga diorang memang makan ayam daging. Memang ayam tu keperluan. Biasalah kak, ayam macam-macam boleh masak. Dia kata ayam goreng lah, ayam kari ayam lah, rendang ayam lah. Macam-macam. Jadi lepas pada kejadian tu dia kata semua orang dah blur. Dan bila yang katakanlah Abang Man dia punya adik datang. Abang Man ni anak nombor 1. Adik yang angah lah datang. Tanya mak dia, kenapakah benda-benda yang berlaku? Rupa-rupanya mak dia sudah mengaku dia sudah ambil barang daripada Abang Man. Abang Man ni ada barang, iaitu satu makhluk macam saka keturunan macam mawas. Aku tak boleh nak cakap lah apa. Kan mungkin perawat dia tahulah. Yes, selain pada susuk, dia juga orang kata apa ni, saka keturunan tuan-tuan. Dia bentuk dia macam mawas. Yang jenis ada gigi macam gigi taring keluar tu. Bukan hantu raya tu. Bukan hantu raya. Dia macam mawas lah. Dia macam benda besar yang berbulu. Betul. Jadi terlagi tak keluar daripada Abang Man ni tadi, Pak Man ni, Cik Man ni, dia tak boleh mati. Betul. Itu sebab Cik Man ni uzur daging macam dah membengkak apa semua. Jadi So tak mak dia terima benda tu. Yes, sepatutnya dia nak bagi pada bini dia. Syarat untuk bini dia terima benda ni, bini dia kesian sebenarnya Kak Isah ni. Dia kena langkah badan suami dia 3 kali. Tapi setiap kali dia nak melangkah kat hospital kan tadi dia gagalkan oleh nurse. Cik apa sih duduk atas kursi, cik kenapa cik ni cik? Setiap kali bini dia nak melangkah ni, setiap kalilah benda tu gagal disebabkan oleh nurse-nurse yang ini tuan-tuan kuasa Allah Ta'ala juga. Betul. Tapi itulah mak ni, seburuk-buruk anak tu ke, semacam mana pun anak tu, lala mak yang berkorban. Pasal dia kena dialihkan. Selagi dia tidak orang kata apa, tidak diwarisi benda ni, Pak Cik Man tadi payah nak meninggal dunia. Lah. Yes. Jadi itulah sebabnya mak dia dah puas fikir ke apa, dah darab campur, bagi tolak semua tuan-tuan. Mak dia mengambil keputusan malam tu lah. Itu mak dia borak. Yes, mak dia borak lama tu untuk dia mengambil semua barang daripada Pak Cik Man ni tadi. Dia sacrifice lah. Weh, sedihnya. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Ni cerita. Jadi sekarang
Sudah kecoh. Patut dia cakap Man tak payah risau lah pasal mak nanti kan Mak jagalah diri dia semua. Ya, mak dia ni yang berkorban mengambil barang-barang yang ada pada anak ni. Mungkin susuk hebat kan. Susuk pasal tadi susuk kebal. Susuk kebal pasal dia dulu tentera. Betul tu. Dia selalu dihantar. Dia ni antara orang yang pernah melawan komunis. Di Sabah Sarawak, di Baling, dia selalu masuk kata mak dia ni. Ya, dulu. Komunis tu kan dulu kita 70-an, awal-awal 80-an kan komunis. Mesti ada pakai. Jadi dia memang ada pakai. Mak dia yang tahu rahsia dia ni dengan isteri dia. Dia memang ada pakai susuk kebal dan dia memang ada barang yang dekat dia tu. Jadi tanya macam mana tahu barang tu mawas. Pasal dekat leher dia ni kak, dia kata dia dapat barang ni daripada Sarawak sebenarnya. Yang itu berupa gigi mawas tu. Dekat kita mawas ni tuan-tuan macam golira contohnya, tapi dekat Sabah Sarawak tu hutan besar, mungkin macam orang hutan yang besar ke apa kita tak tahu, Bigfoot ke apa. Jadi dia ambil gigi tu dia buat sebagai tangkal tau. Ada dekat dada dia. Jadi mak dia lah masa malam yang sebelum dia meninggal tu, benda dia ambil. Yes, mak dia ambil. Mak dia kata dengan rela hati dan calit darah. Maknanya darah man tu dengan darah mak dia tu bercantum tuan-tuan. Jadi aku terima perjanjian ini. Perjanjian ni beralih pada aku. Faham tak? Dia buat macam tu lah. Senang cerita lah. Saya tak tahu apa bacaan janganlah tanya tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Maknanya darah man dengan darah mak dia ni orang kata dicantumkan. Jadi menerima adalah mak kepada tu, nenek ni tadi, nenek tua ni. Dah jadi satu masalah pula. Kalau nenek 82 tahun, apalah cerita nenek ni? Alah, dapat Cik Man tadi pun dah payah nak meninggal. Ini pula mak dia pula. Masalahnya Jadi di situlah bermula satu cerita baru. Ada cerita Tak baru. habis lagi. Tak habis. Pasal keluarga ni mencari perawat yang boleh buang habis. Betul. Sekarang tak payah. JH pun tak payah ambil, Taju pun tak payah ambil tuan-tuan. Masalah dua-dua ni kalau ambil. Sekarang dua-dua ni bujang tantang, anak dara tantang tuan-tuan. Problem. Kan kahwin kan tiba-tiba ada anak pula dapat. Betul. Keturunan. Saka lah tu lah. Saka yang perlu diwarisi. Sehinggalah tuan-tuan punya cari perawat. Jumpalah seorang perawat ni. Perawat ni pula bukan orang Melayu kita. Saya cakap habis-habis bukan orang Melayu kita. Dia macam Siam macam Tok Cha lah. Orang Melayu kita ni tuan-tuan dia payah, dia kata pasal dia orang tak tahulah, mungkin tak jumpa perawat yang betul tuan-tuan. Nak cari ni macam cek doktor kat tuan-tuan. Betul. Doktor ni jangan tuan-tuan demam pergi jumpa doktor pakar kanser pula. Tak kena dia punya link tu. Tak kena. Tuan-tuan kencing manis, tuan-tuan pergi pula jumpa doktor jantung. Tak kena. Betul. Dia punya tu. Tak baik pula. Tak baik. Jadi Lala jumpa satu Tok Cha. Di sebelah utara tanah air kita ni. Tok Cha ni saya dipahamkan bahawa daerah Baling. Satu kawasan pedalaman di daerah Baling Tok Cha ni. Tok Cha kata boleh. Ini perkara senang saja pada Tok Cha. Ini mudah saja. Senang. Pengerasnya 15,000. Bayang kau bayang 15,000. Kau ada? Untuk buang saka tu saja. Untuk buang saka. Maksudnya tak dah mudah. Jom, kau jangan main buang saka ni. Kau jangan. Perawat tu pun akan efek ke? Efek besar. Tok Cha kan 15,000. Awak sanggup? Habis nenek dah 82 tahun. Siapa yang nak menjaga nenek ni pula? Dah nampak bapak dia mati meninggal. Cik Man ni tadi meninggal macam mana? Ya, betul. Tapi 15,000 tu bukan masalah besar. Ini keluarga orang jenis ada duit. Boleh kumpul-kumpul. Itu bukan masalah besar. Masalah besar di sini tuan-tuan adalah Tok Cha tanya, nenek ni tadi berapa keturunan yang dia ada? Alamak. Okey, saya akak bagi contoh. Nenek. Okey, bawah nenek ada 5 anak. Okey. Bawah anak ni tadi ada kahwin. Berapa cucu? 10 cucu. Cucu ni ada kahwin untuk dapatkan cucu cicit. Cicit ada 2 contohnya. Katalah jumlah bilangan daripada nenek ni tadi 5 anak katalah 20 orang. Senang ceritalah daripada nenek sampai ke cicit ni tadi 20 orang tuan-tuan. 20 orang ni dikendaki first
Semua mesti bagi rambut. Nombor 2, bulu mata. Kening. Ni bulu kening. Bulu kening. Nombor 3, tisu yang dikesat dengan peluh. DNA kita, peluh. Dia nak peluh tu. Okey, peluh. Yang nombor 4, bulu roma. Cabut Potong, cabut. Oh. Kita payah kan Jiha kan? Kau ada Jiha? Cuba tengok. Jiha Kau ada berbulu. roma? Ha? Ada? Ada bulu. Ada. Ha? Ada sikit-sikit. Ada. Akak ni payah juga ni, tak ada. Saya lah. nak Macam mana? cari tu. Macam mana nak cabut ni Jol? Saya banyak Keluar Saya pada banyak Laki senang. Saja senang. Laki Macam tu. senang. baby. Fikir baby macam mana nak cabut bulu. Dia ada 2 Dia pion dia. halus sangat. Halus. So kalau tak ada Belum habis lagi. Ah. Bulu roma. Lepas tu bulu di bahagian kemaluan. Saya cakap habis tuan-tuan Bulu di bahagian kemaluan. Kemudian kuku. Dan last sekali Banyak dan terakhir sekali air mazi. Air mazi macam Air mazi. Kita ni tak apalah, insya-Allah ada lah. Baby. budak-budak Baby. Yalah. Baby, macam mana nak ambil tu? Jadi Tok Cha kata tak apa, dikesatkan saja bahagian tu, kesatkan je, bagi tisu tu dia nak. Kumpulkan semua 20 ni tadi, DNA ni tadi, baru dibagi pada saya. Nanti pandailah saya nak buat macam mana. Ingat habis kat sini ke? Tak habis no. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Tapi Tak habis lagi. Kak Jam, memang macam tu cara ubat dia. Akak tak tahu, ini diceritakan. Perubatan macam tu lah. Cara perubatan untuk kita dah tak nak saka ni. Kita dah tak nak. Okey, sekarang macam mana cara nak buang saka ni? Jadi itulah antara Itu cara dia yang lah. Tok Cha ni buat. Cara Tok Cha ni. Cara dia lah. Ambil semua DNA ni semua. Tapi itulah orang kata, ku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari, What tuan-tuan. happened? What happened? Daripada 20 yang keluarga ni tadi, tuan-tuan, anak sulung kepada Cik Esah ni tak nak bagi DNA dia. Tak nak bagi. Dia kata mengarut apalah mak ni. Dia kata ini cerita bodoh ni, percaya pada bomoh-bomoh siam ni. Apa nakkan rambut, nak itu, nak ni, apa jadah ni mak, dia kata. Dia seorang je tak nak. Dia tak nak. Susah lah. Jadi kata mak dia ni, Mi tolonglah Mi. Yang pergi ni pakcik engkau, yang jumpa Tok Cha ni semua pakcik engkau. Kau bagilah rambut engkau ni apa semua kan. Yang dia minta lah bulu apa semua tadi, dia kesat-kesat kat tisu je. Tapi kena letak satu plastik, tulis Jiha. Tajuk kata kan. Sapuan. Kena nama. Maknanya dia nak nama-nama tu pada barang-barang DNA kita tadi tu. Jadi kata Mi ni mengarut ni semua. Mi ni pegawai bank. Pegawai bank. Pegawai bank yang bekerja di Ampang. Tapi dia tinggal di dia kerja kat Ampang, dia tinggal di kawasan Ulu Langat. Dia kerja kat Ampang, kan Ulu Langat kan dekat dengan Ampang. Jadi dia cakap dengan mak dia, satu helai bulu pun Mi takkan bagilah mak. Ini semua kurapat syirik lah mak, dia kata. Memanglah kata mak dia, tapi siapa yang nak waris daripada nenek kau? Kau tak nampak nenek kau dah makan macam-macam sekarang ni. Mak dah tak sanggup bela Mi. Dan macam-macam orang keliling cakap Mi, mak tak nak Mi. Bayarlah Mi, apa yang Tok Cha tu nak buatlah Mi. Mi tak tahu kot kisah. Tahu. Mesti tahu. Tahu. Faham. Tahu apalah tak tahu. Ya, Itu kan tu. bapak dia meninggal tu. Cik Man tu bapak dia. Jadi kata ni semua karut marut. Diorang ni ada lagi 3 hari tau sebelum barang ni dihantar pada Tok Cha. Pasal Tok Cha tu menunggu bulan mengambang. Untuk dia Dia ada cara dia nak tunggu bulan mengambang. Bulan mengambang tu baru dia nak mengerjakan DNA tadi ni. Man ni yang tak nak, Mi ni tak nak bagi. Jadi kata mengarutlah mak, apalah aku rapat syirik semua. Jadi mak dia ada 3 hari lagi. Dia punya orang kata apa je, dia punya date untuk diserah pada Tok Cha. Pasal Tok Cha ni nak menyeru ke apa tak tahulah bulan mengambang. Tu biasa tu. Betul, biasa bulan mengambang tu biasa. Tema ritual. Dia memang ada masa dia 15 bulan ke 18 ke awal ni ke apa, dia ikut kalender siam dia lah. Lagi 3 hari tu waktu yang terbaik untuk dia puja ke apa tak tahulah, bagi makan benda jadah ni apa ke tak tahu yang tu. Jadi si Mi ni, Azmi ni tadi orang kata memang berkeras tak nak. Mak dia kata tak tahulah macam mana. Jadi mak dia kata dengan isteri Mi ni tadi, Mi ni dah kahwin, anak 2. Dia cakap dengan isteri dia, nanti macam ni je. Time Mi ni balik kerja, dia dah tidur, memang dah penat tidur ke apa, kau buat
Pelan-pelan. Kau ambil secara rahsia. Kau ketip kuku dia semua dapat sikit pun jadilah. Dia dah pakat dengan isteri Mi ni. Tetapi itulah tuan-tuan, kita merancang je Kita merancang. Tetapi dia punya yang ni adalah Allah Ta'ala. Betul. Kalau Allah Ta'ala kata jadi. Kalau Allah Ta'ala kata aku gagalkan rancangan ni, aku akan gagalkan. Kun fayakun. Yes. Balik daripada jumpa mak dia tadi yang dia kata ni syirik, ni kurapat mak. Si Azmi ni accident. Dekat bukit Ampang tu kan nak pergi ke Ulu Langat, dia lalu macam jalan berbukit tau. Cantik nampak pemandangan tu. Betul. Tapi jalan dia gelap sikit tau. Jalan dia gelap. Dia jalan dia macam ni macam ni tau. Dia akak tak pernah lalu sebenarnya, tapi nurse ni cerita macam tu lah. Jalan dia gelap kak, tapi dia macam ni. Pemandangan cantik kak. Nampak dia view KL lah. Dia nampak betul. Dia nampak view KL tuan-tuan. Dia accident kat situ. Dan dia meninggal dunia di tempat kejadian. Betul. Nilai Ta'ala tuan-tuan, ni cerita betul. Kita betul ni. Tak sampai berapa hari. Bukan tak sampai berapa hari. Baru je tadi. Baru masa pukul 8 malam katalah dia duduk Muhammad dia pukul 8 malam tu. Balik daripada kerja kat bank dia ni tadi. Borak-borak. Aku rapat mak, syirik mak. Dia balik rumah. Mak dia katakan rumah mak dia dekat Bansar lah. So dia nak balik rumah dia dekat ni lah, dekat Ulu Langat. Dia nak balik rumah dekat Ulu Langat tu lah. Accident. Meninggal. Langgar lori. Allah. Gelek ni. Allah. Menyembur darah tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Akak tanya dengan Aisyah satu soalan je. Ada tak DNA Azmi ni diambil untuk mencukupkan 20 keluarga tadi? Ya kak, dia kata. Sebelum mayat ni diorang mandikan, diorang mandikan lah, dikapankan. Makcik Aisyah ni orang kata secara sembunyi-sembunyi. Dia ambil semua DNA tadi. Dia minta saudara terdekat lah, ambil lah benda. Takut kalau dia tak ambil, benda ni tak cukup, dia datang balik pada keluarga dia. Walaupun dalam keadaan sedih, ambil. Betul. Dan tuan-tuan, saya tak tahu apa yang Tok Cha ni buat, apa yang dia lakukan, ritual ke apa. Tetapi nenek ni meninggal tuan-tuan, 3 tahun selepas kejadian ni, nenek tu meninggal dalam keadaan yang elok. Itu yang boleh kita cakap, nenek ni meninggal dalam keadaan elok. Betul. Yang tak adalah mata terbuka ke kena apa. Lepas yang Tok Cha tu buat, memang nenek ni makan minum macam biasa. Alhamdulillah. Dia tak adalah makan daging mentah ke ayam mentah dan sebagainya, tak ada. Alhamdulillah dia jadi macam biasa. Jadi ya. Kita dengar pun macam pasal yang cerita ni staff nurse. Yalah. Bukan duduk tepi kedai kopi. Betul. Macam mana Betul. Staff nurse. Staff nurse cerita. Gila. Dia orang yang duduk kat depan bilik tu, dia orang yang dengar bunyi-bunyi, dia orang yang nampak macam mana dia orang bawa ayam panggang seekor dengan pulut kuning tu semua. Maknanya dia jamu dulu, dia jamu dulu baru nenek datang. Betul. Jamu makan baru nenek datang untuk terima benda tu. Tapi nenek mak kepada Pak Mai tu memang sacrifice. Pengorbanan. Tapi Kan ibu mana? kan? Ibu mana? Walaupun dah tua, anak Bayangkan. Anak umur dah 60 60 lebih kan. Anak dah 60 lebih. Bayangkan mak dah 80 lebih tuan-tuan. Mak ni makna tuan-tuan, bukan saja pada akak lah Jeha kan. Mak ni bukan saja berkorban untuk masa kita muda, duit tu biasalah, duit masak untuk korang, basuh baju, sidai baju, gosok baju, tetapi berkorban untuk raga sukma dia dalam cerita tadi. Betul. Aku bagi sukma aku supaya anak aku ni bebas. Betul. Daripada ikatan dunia ni, ikatan dunia yang setan ni tadi tuan-tuan. Walaupun memang salah anak dia buat ke. Memang salah anak dia, tapi siapa ada mak, mana ada mak dalam dunia ni nak tengok anak tu terseksa, terutama di akhir sisa-sisa hidup dia. Ya tu. Di akhir sisa-sisa umur dia je. Betul. Sebab tu betul. Sebab tu korang yang masih ada parents tu hargailah mak ayah kan. Sebab pengorbanan diorang tu, diorang punya kasih sayang tu. Yes. Tak kisah diorang tak fikir pasal diri diorang. Tak ada. Diorang fikir pasal anak tu. Dia kisah pada anak. Macam mana aku nak bagi anak aku ni tenang pada saat akhir dia. Ya, dia sanggup kena yang teruk-teruk tu Yes. tau. Terbaik lah Kak Jam. Gila lah. Baru saya rasa macam mana Sapuan ini rasa. Kalau, ini kalau Sapuan tahu ni masak Kak ni. Masak Kak kan. Gila, Mana Kak cerita sini habis sini je tahu Kak. Jangan buat bagi saya seram. Tapi Kak nak tanya soalan. Seram ke tidak?
Seram. Yang ni rasanya macam Kak Jam tu. ni seram. Yang ni seram betul. Tak mungkin lah tak seram. Rasa macam gini dah. Hey guys, korang boleh komen kat bawah cerita Betul. Kak Jam, cerita pertama ni macam mana. So Kak Jam, Kita rasa- dah lama ni kita Betul. pun Ya. dah berapa minit dah Betul. ni. So Kita kita break berehat kejap lah. dulu Kita sebentar. berehat sekejap. Jadi kita sambung balik aja. Ada lagi kan dua cerita? Ada. Ini semua kisah benar tapi korang janji Siapa Nazri kau tahu Tak, masak tak, tak? tak, kita tahu. Janji. Kita tak tahu. Janji kita janji. Ya. Korang jangan tag dia ke apa lah, dah yang dah Korang tengok video tolonglah ni. ya, akak minta betul-betul Siapa Nazri tak boleh tahu cerita ni. Pasal sebenarnya cerita ni sebenarnya untuk dia sebenarnya. Ya Tapi Allah, dah ikat mati tuan-tuan. Saya tak lepas ni aduh nak duduk dengan siapa nak boleh lah dapatkan adjust cerita. sikit Kak Jam. Adjust sikit kat sini. Kan. Main tak dia. Kak Jam macam ni lah. Kak Jam main muka saya sikit lah dengan Jiha. Aku bangga tu. Akak ingat macam ni lah. Kalau dia bunyi-bunyi besok kita hantar Jiha je lah pujuk. Ya, Ya kau Jiha. standby lah Jiha kan. Confirm dia takutnya. Kan. Dia Jiha buat macam kalau ni. Dia buat macam ni. Sekejap. Jiha tak boleh. Tak boleh Oh, Jiha. tak boleh. Jiha. Okey. Weh Kak Azam meja aku. Okay guys, kita nak kita sambung balik sekejap lagi. Hello guys, welcome back to Seram ke Tidak bersama dengan Kak Jam. Yes. Yeah, panjang cerita tadi tu. Aku masih macam terngiang-ngiang weh. Kan? Tapi dia kisah misteri seram, sedih. Itulah semua Kak Jam. Ya. Penceritaan yang sangat padat Betul. dan sangat teliti, faham sampai ke Betul. otak. Boleh Betul. terus Bayangkan imagine. weh. Boleh boleh tu nampak bayangkan. tu aku macam Yeah. So sekarang kita tengah seram-seram ni, Yeah. kita santai-santai je, lepak-lepak Yeah, betul. dulu. Ni dia Kak Jam. Kalau Kak Jam perasan kat depan ni, biasa Kak Jam memang dah biasa biasa dengan dah. light up sabun ni, sabun Yes. mandian Sabun Bidara. mandi ni memang Yes. tiap-tiap hari. Macam saya sendiri tuan-tuan, memang saya live tiap-tiap hari dengan Bidara. Yes. Kak Jam memang orang panggil apa? Memang tak? saya pengguna Tega untuk love sekarang ni. Betul. Kak Jam guna yang mana? Kedua-dua? Akak guna biasanya love lah. Yang ni Nampak? kerasan love lah. Kau nampak tak kalian macam? Ya, nampak macam ni. Bukan je tenaga luar Betul, biasa betul. tuan-tuan. Energy tu, Ya, energy, energy Kak tu Jam. dah jadi macam Betul. Siapa Nazri. Sebenarnya dia tak ada, kita ngumpat dia kan. Betul, tak apa, boleh je. Kak Jam pula tu. Kak Jam ni ini memang dah seram dah ni. Aku mendengar seram ni, benda seram ni. Dia punya bunyi. Dia punya bunyi note tu. High note tu. Seram ni. Sekarang naik bulu roma ni. Tapi Kak Jam, bukan sabun yang kita nak cerita je. Bukan Ini sabun dia, eh. Kak Jam, barang baru. Oh, ada benda baru. Kak Jam tak pernah try lagi ni? Tak pernah lagi. Okey, yang ni dia macam minyak wangi. Kalau Kak Jam suka yang Crimson Love kan? Kak Jam, yang Oh, ni- dia sama nama dia. bau dia pun sama. Tapi yang ni kita boleh pakai spray lah. Testing boleh spray je. Lepas mandi Kak Jam kan, bau kan? sabun ni Bau kekal. Tapi nak Boleh tak? Boleh. Benda tak nampak, benda tak nampak kan? Tak. tak nampak. Tapi Kalau kalau lagi benda free tuan-tuan, tibai lah sikit. bau ni tapi- Kak Jam untuk perfume. sedap Dia kan? sama je. Dia Masa sama, tu pakai tapi sabun, dia- lepas mandi, nak Betul. bagi bau tu ada lagi, letak baju Betul. pula kan. Ya, kalau cakap, akak memang pagi-pagi akak mandi pakai love ni. Memang sampai akak solat Zuhur, kata memang everyday akak bangun 4:30 pagi. Akak pakai ni. Sampai akak solat Zuhur pukul 1:30 tu, bau tu melekat lah. Ini. Wangi. Tapi kalau pakai perfume akak tak tahu tuan-tuan sampai waktu asar maghrib tuan-tuan. Sampai malam Kak Ya, Jam. betul. Alah, memang tahan lama Memang. dan dia juga berjarak jugalah untuk kita nak keluar pergi mana-mana tempat Wanginya. ke apa. Wangi. kan je. Ish, Kak Jam tak boleh pakai lah. Bahaya. Bahaya. Yang ni Kak Jam baru dah belum? Yang ni Kak Jam try bahaya. Ini yang love punya ya. Love. Tapi Yang love. Kak Jam memang suka yang love ni. Yang love ni memang yang ni Yang ni dia yang soul punya soul kan? punya. Soul punya lah. Oh, maknanya dua-dua ni dah keluarkan Perfume. Perfume. Yeah. Ya benar. kita kena testing tuan-tuan. Tapi sedap lah Akak yang punya cari cerita akak apa-apa. Crimson Love. Crystal Oi. sedap gila bau dia. Yang ni macam bau buah sikit kan. Ah. Dia kan macam Dia lain. ni pun Tapi bau. dia ada macam seakan-akan sikit dengan sabun punya bau tu. betul. Ada Yang sikit. ini soul ni tuan-tuan macam ni. Macam kalau ini soul ni tuan-tuan, kalau akak lah baru balik daripada, katakanlah kita baru balik pada studio Seram ke Tidak ni,
benda macam ni akak akan pakai. Pasal apa? Kita baru cerita benda-benda Betul. yang Betul. tak sepatutnya. Macam Jeha, lepas ni dia katakan dia nak kejar ke tempat syuting dia. Jeha, kau wajib ada ni Jeha. Ya Ni betul, simpan betul, ni. betul. Yang Setakat ni story. je baru beli diorang punya yang ni. Ah. Sabun yang ni je memang je pakai lah everyday. Ya, ini Lepas akak je pakai kena bila beli tau? pula. Ini Nah. masa akak buat story Pak Munawir yang tali pocong dekat 2 dimensi tu. Oh, Kak Jem pakai yang Total lillahi ta'ala tuan-tuan. Saya balik tu lain macam badan saya. Alhamdulillah. Kebetulan ini baru sampai masa tu dia bawa launching. Dia bawa launching 21 April. Saya ingat lagi. Dia launching 21 April. Masa tu jadi saya 23 April. Saya ingat dia launching ni. Saya mandi pasal minggu depan tu saya buat syuting dengan Pak Munawir. Inilah sabun yang saya mandi tuan-tuan. Untuk mengembalikan balik saya punya aura, energy. Suspense. Pak Munawir kan cerita dia lain macam kan. Ini dia tuan-tuan. Tapi sekarang tak payahlah ni. Yang ni Ini je. dah ada. Ada, benar. Masuk dalam beg sajalah. Senang. Ini macam sajalah. Ini macam sajalah. Betul. Betul. Ini Dia nak macam contoh macam lelaki biasa Yeah. amalkan atar, pakai atar lah betul. apa kan. Untuk benda-benda ni lah aura apa semua kan. Ini lagi mudah tuan-tuan. Letak je dalam beg. Bila nak guna pakai, Spray je. Zaz spray. Yeah. Tapi kalau sabun ni bukan apa ya kan. Kita mandi paling tidak 1 hari 2 kali. Betul. Pagi petang. Tapi yang ini Senang. anytime. Betul. Anytime nak keluar ke Nak apa. anytime nak keluar, nak pergi orang kata office ke meeting ke, kita dah tahu ini kan ada yang Betul. meeting mana ada semua cool. Betul. Semua cool down. Up down. Up down. Oh, ini barang kena ada. tuan-tuan. Bagi mood Wajib. orang sekeliling kita tenang. Sebelum chill. kita punya buat kita bagi sembuh dulu. Pasal pada akak lah bukan saja untuk perfume sebenarnya. Kita boleh sikit-sikit lah bagi cool Yelah. keadaan kan, betul tak? Surrounding, Siap betul, kan? atmosphere, betul. Jangan lupa Sekeliling lah. tuan-tuan, ini terbaik lah pada akak. Baik. Kan? Idea bagus lah sebenarnya. Betul. Kalau kau nak dapatkan Cleanser Love ataupun Feather Soul ni dekat beg kuning, Yes. Bidaura ataupun Bidaura. seram, Seram- sembang sembang seram, seram. kau boleh dapatkan check it out guys. Yes. Kau boleh dapatkan sabun pun ada, perfume pun dah Perfume ada pun dah. ada, betul. Alright, let's go. Kak Jam. Let's go Kak Jem. Kita Selesai dah Bidaura. kita back to our business. Okay. So, kita yang kedua. Yang kedua. Cerita yang kedua ni, Kisah Kak Jam sendiri. kisah saya sendiri tak tahulah seram ke tidak. Itu kita nantikan. Kalau memang seram lain tuan-tuan. Ini kena tanya je seram ke tidak. Tadi seram ke tidak je. Seram Kak Jem. Seram je kan. Tapi yang tadi tu memang seram. Seram. Pasal Jeha tuan-tuan dia tahulah benda-benda macam ni. Dia biasa kan takkan nak nyanyi lagu. Tak boleh tuan-tuan. Jangan. Takkan nak sebut nama Siti tu. Tak boleh tuan-tuan. Jangan. Jangan Kak Jam. Jangan cari pasal tuan-tuan. Saya pun tak boleh. Ini pun tingkat-tingkat bangunan ni tak boleh. Tak boleh. Payah nak kejar kan? Payah nak kejar tuan-tuan. Betul. Payah. Jangan. So, Kak Jam. cerita kedua Kak. Pengalaman akak sendiri. Tapi dah lama lah. Masa akak orang kata muda, remaja, Waktu 14 tahun. Oh. 14 tahun, baru 14 tahun. Sebelum akak buat Sebelum akak memastikan. 14 tahun ada budak remaja. Yelah, Tahun budak-budak 80, tahun 85. 40 tahun lepas. 40 tahun Yes, lepas. Akak yes. sekarang dah 56. Bayangkan tahun 85, 86 macam tu. Akak ni Jeha, akak ni Tajuk, akak 5 beradik. Okay. Nombor 1 abang, nombor 2 abang, arwah dah. Nombor 3 akak, nombor 4 adik lelaki, nombor 5 adik perempuan. Jadi akak perempuan lah Jeha, faham lah Jeha. Kita walaupun nak nombor 3 tapi kita perempuan. Kerja rumah semua kita buat. Bukan je membasuh pinggan, masak pun. semua. Maknanya Kak Jam sulung perempuan. Sulung perempuan. Sulung betul. perempuan lah. Jadi kerja rumah semua akak yang buat. Abang-abang bukan apa, tahu ngap je arwah dah abang akak. Tapi akak punya masalah zaman dulu akak tak boleh jumpa novel. Oh. Dulu kan novel, mana ada telefon. Yelah. Novel orang kata Majalah-majalah. macam-macam lah. Syaifah Abu Salim lah, Ahdiah Akasyah lah masa tu kan. Novel lah tebal-tebal. Yelah. Selagi tak habis baca tak boleh. Tak boleh nak duduk diam. Aku mesti habis juga 1000 Ahdiah Akasyah punya novel cinta ni. Itu zaman 84, 85, 86 itu Yelah. zaman lah tu. Jadi nak jadikan cerita, akak ingat lagi hari Khamis malam Jumaat. Mak akak orang kata kena balik ke kampung. Okey. Kampung mak ni tak jauh. Kampung mak kat Seremban je. Jadi mak nak balik hari. Pasal hari Sabtu tu nak buat kenduri. Jadi hari Khamis tu
mak nak hantar barang-barang. Zaman dulu bukan ada catering je. Betul. Tak ada. Buat sendiri Beli semua. beras kan 20 kilo kan. Beli tepung, beli apa semua. Hantar dulu. Transfer dulu balik kampung. Hantar dulu. Lepas hantar tu mak kata tak apa. Malam ni kan mak balik. Supaya nanti kenduri hari Ahad macam tu. Ahad pagi. Biasalah kenduri doa selamat. Tahlil arwah semualah. Kenduri hari Ahad. Jadi malam ni juga mak balik. Jadi pergi hantar je lah barang ni. Kita cakap lah Seremban dekat je. Jadi mak cakap nanti mak dah basuh baju dalam mesin tu. Kau jangan lupa sidai. Mak suruh Alang sidai tak boleh mak. Alang kau je lelaki. Dia tahu tak? Dia jenis sidai. Tak pandai sidai. Satu tak pandai sidai. Satu lagi orang tua ni. Dia kalau nak sidai. Dia faham tak? Dia kena kibas. Betul. Kalau kain pelekat, kain batik. Dia tak boleh. Budak zaman Betul. sekarang. Letak. Tak boleh. Salah tau korang. Itu bukan SOP mak akak. Ya, betul. Kena kipas dulu. Kena kipas. Kau kan pelekat, kan batik, kipas. Letak penyepit, cap. Jadi mak sudah pesan. Mak pula basuh kain lepas Zuhur. Lepas Zuhur, bapak half day. Bapak kat Telekom dulu, jadi nak balik. Sewa kereta. Zaman dulu bapak saya tak ada kereta, tuan-tuan, saya ni B40. Jadi masa itulah anak buah dia free, boleh hantar barang. Jadi kau jangan lupa nanti Jah. Akak dan rumah panggil Jah. Sidai baju tu mak dah ni. Okey mak. Okey mak tu okey mak. Biasalah. Okey mak. Biasa jawab je lah. Itu jawab bagi confident je. Bagi selesai kes. Bagi selesai kes. Jadi mak gerak je. Sedang intak. Cantik lah mak dengan bapak dah gerak je. Itu nombor capai balik. Capai balik. Sambung Dia balik. Kasya kira kita tak kesampaian ni kau jangan main-main. 1,200 patah ni muka surat ni. Tak habis lagi, Baru tak boleh. muka surat 10. Alamak. Kan? Tergantung cerita. Tak boleh Tak tergantung boleh. macam mana kisah cinta ni kan. Betul. Jadi ke tak jadi. Macam sepolan tu kan. Contoh macam sepolan. Sipulan. Tak tahulah kan. Macam contoh. Ini seram ke tidak? Soalan seram ke tidak? Betul, seram ke tidak? Contoh. Kak Jan Contoh. Jadi asyik baca. Dah asar. Asar kejap lagi lah kat baju tu, kejap lagi lah. Maghrib. Dah maghrib. Kita dah fikir Seremban ni tengah jam ni, mak ni mesti bawa sampai Oh, kampung. lambat lagi Kita ni, dah lambat target lagi ni. mana? Mak kita dah target. Zaman dulu lain. Kan? Ini kan. Dah target. Dah target, Buku baru separuh. Punya asyik-asyik akak memang hantu buku. Akak saya Akak memang suka membaca. Akak dah jadu, akak dah khatam dah keluarga Gerira tu semua. Form 6 bukan abang-abang akak tu. Badai semalam tu semua habis dah akak baca. Jadi memang akak memang hantu buku zaman dulu. Itu je penghibur kita, penghibur kita. Tengok dah maghrib dah isyak. Isyak ni tak boleh ni. Kejap lagi takut mak pusing. Kena mak buat balik. Mak hantar barang mak balik. Isyak pun orang kata dah pukul 10 malam. Lawa. Mak akak punya masalah, mak akak dia jenis buka kitab 800,000 patah perkataan kalau dia tak puas hati. Mepet lah. Dia bukan 5,000 patah perkataan. Dia akan bawa 500,000 patah perkataan. Panjang Kau ni mak dah tinggalkan untuk apa ke apa kau tak sidai baju dah berbom. Malam Jadi, pagi lah. kalau suara je tak apa. Kalau ini macam zaman dulu lain tuan-tuan. Dulu lain. Dulu lain. Mak, ni ke? Jadi pendek cerita tengok dah 10:30 malam. Mesti mak dah on the way balik ni. Betul. Akak pun huru-hara letak balik akak punya novel tu. Akak ambil baju yang dalam mesin tadi tu. Janji sidai lah. Dah sidai baju dah. Kita nak kata dah tu. Betul tak je? Ada sidai baju. Mak takkan pergi kat Ampayan. Apa? Asal basah lemak-lemak Betul, tak betul. ada. Pukul 10:30 malam, 11 malam tak ada. Janji kau dah sidai dah. Kita nak ambil perkataan dah tu tuan-tuan zaman dulu. Dah. Jadi janji settle lah. Jadi akak pun ambil baju tu letak dalam bakul. Daripada mesin basuh tu masuk bakul semua. Pergi kat belakang. Akak punya belakang dapur akak tu. Belakang tu memang ada pagar dengan jiran. Tapi bapak akak ada tanam sebatang pokok kelapa. Kelapa gading dengan sebatang lagi tu pokok rambutan. Tengah rimbun lah pokok tu. Kalau ikut kan tak adalah seram apa semua. Tapi ni cerita zaman dulu tuan-tuan. Yang rumah ni satu-satu daripada ruang tamu akak boleh nampak kubur. Ingat tak akak cerita kubur percaya tu? Ni kat sini rumah kat sini dalam lah. Rumah kat macam dalam je. Tak adalah jauh pun. Tengah kelumpuk. Tapi tuan-tuan zaman dulu tahun 84-85 ni suasana dia
dia lain sikit. Lampu jalan semua tak ada. Betul. Lepas tu bapak akak pula sudah pasang dekat dapur tu satu lampu kuning yang malap-malap. Kau faham tak? Lampu ni ke? Lampu macam ini macam- lampu terang, lampu kuning mentol, betul-betul mentol kuning tu. Mentol loh. Tapi ini mentol sudah malap-malap Yang jenis lah. Janji hidup. Ada lampu. Buka lampu. Janji hidup lah. Memang takut lah vibe Memang dia. takut lah dia punya tu. Suasana dia sunyi dah pukul 10.30 malam. Dulu bukan ada kereta, motor macam sekarang. betul. Prime tak ada. Sunyi. Dulu 10 pun dah Krik, sunyi. krik. Jangan 10 tu pasal malam dah tutup dah balik. Dulu zaman dulu. Tak ada macam zaman sekarang tahun 84 85. Jadi akak mencakap. Jadi tapi bila kita sidai walaupun kan kabut, SOP kena diutamakan. Sak. Kibat, penyepit, zaz. Apa tu kalau seluar apa ni, seluar jin ke apa, kena keluarkan pada poket. Oh. Kena keluar terbalik kan. Oh, keluarkan semua. Orang lelaki nampak, orang lelaki tak tahu nampak. Kena terbalikkan. Poket tu kena keluar. Dia. Keluarkan, lepas tu tak. Lepas tu tak sepit. Oh. Jadi masa buat kerja tu dengan lampu sama-sama, Kak cakap janji, Kang Mat tanya dah. Nak ambil dah tu. Jadi masa buat kerja tu tengah syok melayan, orang kata tu baju nak kata banyak tak adalah banyak, adalah dalam 4-5 pasang jugalah. Akak dengar kat belakang akak macam bunyi orang jalan tau. Padahal kita tahu belakang ni pagar dengan pokok kelapa dengan pokok apa ni rambutan tadi. Sebelah tu jiran lah. Tapi jiran pun memang gelap. Cakap apa pula benda jalan ni. Apa tu pintu dapur tadi akak memang buka lah supaya lampu dapur tu dapatlah bantu Yelah. punya pencahayaan tu. Sidai lagi baju. Lepas tu dia macam bunyi orang lalu tau, macam orang melintas tau. Macam laju lah. Lepas tu fikir siapa pula, pasal orang kata belakang tu dalam 10 kaki lah juga kan. Siapa pula lalu, kita dah pasal dah ni. Sampailah kena ambil satu baju mak akak, baju kelawar. Mak ni memang biasalah Jihan. Perempuan kat Baju rumah. kuda. Biasalah orang Malaysia, orang Melayu kita tahulah baju kelawar ni baju kebanggaan kita waktu malam. Sampailah ambil baju kelawar mak ni, nak sidai, itu baju sudah terjatuh. Nak ambil pasal lepas. Perasaan ni sebenarnya dah tak menentu. Yelah, dah takut lah. Dah suspend pasal bunyi tu makin dekat. Takut. Dia bunyi tu makin dekat tau. Tapi kita nak pandang belakang, kita dah Takut. suspend. Belakang tu dah gelap. Dia terang sama-sama tu dekat tempat ampayan tadilah. Tapi oleh kerana baju kelawar mak dia dah jatuh, kita pun tuan-tuan, saya pun biasalah. Saya tunjuk sikit contoh saya ambil. Bukan apa. Saya bangun ni. Okey, bangun je ni. Baju jatuh, nak sidai. Kita ambil. Masa ambil ni tuan-tuan, automatik kita pandang bawah kangkang kan Jiha. Betul tak? Alamak. Kan kita tunduk. Yelah. Kan? Ya, Kita tak pandang nak bawah ambil kangkang kan. Kau ni kenapa? Seram ke tidak ni? Sabar tak seram begini. Seram ke tidak? Jangan. Sabar. Kan? Pasal baju tu memang jatuh. Memang cara kita ambil bongkok lah. Dan masa bongkok tu, kita memanglah pandang bawah kangkang kita. Okey, kita memang usah-usah lah. Usah kiri kanan. Dah curious kan? Pandang kiri, clear lah, line clear, cantik. Kanan yang clear. Sampai dekat bawah kangkang ni, kau orang tua-tua cakap, kalau nak tengok barang, kau tengoklah bawah kangkang. Akak nampak satu lembaga, alamak dah naik peluru Roma lah tuan-tuan. Satu lembaga, dia macam bayang tau. Tapi kita nampak lah macam dia berdiri belakang kita. Macam kaki Jul, macam akak nampak kaki kau tapi dia macam bayang Jul. Macam kaki kau tapi kau macam bayang. Ni bukan kaki betul-betul. Tapi kita nampak macam ada somebody belakang aku. Yang kita dapat rasa lah. Daripada celah kangkang ni. Tu tu kata jangan tengok celah kangkang. Pertama kalau cuaca hari hujan, bagi petua. Kalau hujan di tengah hari, terutama hari Jumaat tuan-tuan, hujan renyai-renyai. Cuaca panas tiba-tiba hujan. Satu cara kalau korang nak tengok makhluk halus ni lah, bagi satu petua, tengok celah kangkang. Masa tu dia mesti balik daripada kebun. Dia bawa cangkul, dia bawa dia punya itu selalu petani lah tu. Dia balik pada kebun. Jadi itu tengah hari hujan panas. Ini malam, tengah malam. Sudah hampir 11 malam. Tengok alamak, macam ada bayang lah.
Ini perasaan sudah tidak menentu. Sudah tak ngam ini Sudah tak macam. ngam. Ini perasaan sudah lain macam. Tapi baju mak kena ambil. Yelah. Takkanlah besok mak jumpa SOP. kat bawah. SOP kena Kalau buat. RM50,000 patah ke tali sudah keluar. Panas tuan-tuan zaman dulu tuan-tuan. Kalau mak kita aduh. Saya kalau suara je tak apa tuan-tuan. Kalau Tangan ini tu. macam, ini macam. Ayo, ama apa itu sebab pipi saya macam ni tuan-tuan. Asyik orang perempuan je kena bab-bab je ni. Orang perempuan je kena. Orang lelaki dia. Tapi memang sepatutnya perempuan ke lelaki buat benda tu? Perempuan. Memang akak dah faham kerja akak. Mak akak ni, kalau abang akak, dia jenis yang, faham tak? SOP tak follow. Sebab tu tak nak suruh lelaki Tak buat. boleh. Jadi memang cakap nanti sebelum ni kau buat okey mak kan. Kita dah bila lalas akak ambil cepat-cepat baju kelawar tadi tu. Akak sidai tak kira lah SOP ke tak SOP aku dah tak kira dah. Faham? Tapi sebelum tu akak nak cakap macam ni. Masa akak nak ambil baju tu, akak ambil kan kita bangun macam ni kan ya kan? Alah. Betul di orang kata jarak tanpa satu kaki lah. Astagfirullahalazim. Berdiri satu lembaga tengok naik belum romo tuan-tuan pasal benda ni saya simpan lama. Ni cerita budak-budak, cerita zaman remaja. Dia berdiri macam ni Jol. Dia punya muka kau tahu tak macam muka yang hitam. Macam pocong yang Hitam tahu tak ni, hitam hitam macam kena bakar. Hitam kesan bakar. Betul. Hitam kesan bakar tu. Jadi mata dia ni hitam juga, hitam yang tak ada anak mata. Macam mana Kita manusia ni kan ada mata putih. Kan kita ada mata putih. Dia ni hitam yang tak ada anak mata. Kau faham tak? Hitam lah. Hitam betul-betul. Dia ada mata. Full hitam. Full hitam. Oh. Dia tak ada macam kita ada anak mata hitam kan. Anak mata. Dia tak ada. Dia full hitam. Dia full hitam. Jadi dia betul-betul depan akak. Akak pun depan dia. Kau faham tak? Baju mak aku ni aku pegang lagi ni. Baju kelawar mak ni. Akak. Kau faham tak? Orang yang terpana benda ni. Macam-macam. Tak tahu nak buat apa dia macam. Sama-sama dia akak tempat itu sebabnya akak boleh tengok mata dia. Dah bertentang mata. Tapi akak berani tengok mata tu. Bukan masalah berani. Dah Dia masalahnya kau dah terkena kat situ. So tak boleh nak gerak dia macam. Kau dah tak boleh akak apa tu akak tengok air liur dia tu macam meleleh. Kau faham tak? Dia macam ada air liur lah. Kita tak tahu air apa lah meleleh. Tapi oleh kerana akak pun terperanjat, dia mungkin tak terperanjat. Akak pun buat-buat ambil baju mak akak tadi yang akak pegang tadi, akak terus sidai letak je. Kau faham tak? Dan masa akak letak itu akak nak pusing balik dia dah tak ada. Oh, dia Dia dah tak ada. Tapi akak dah tahulah, oh inilah yang kacau aku ni. Jadi akak pun melompat masuk kat pintu tadi. Pintu kan terbuka. Yelah. Akak lompat, masa akak tutup pintu tu, akak rasa dia berdiri belakang pintu. Kau faham tak? Oh, Belakang macam pintu, orang nampak. belakang Macam- pintu, dalam rumah ke luar Dalam rumah? rumah. Dalam rumah. Kan macam kau tahu tak? Dia akak dah buka pintu, dia dah duduk belakang macam ni kan. Bila akak tutup pintu, kan dia duduk kat belakang, tapi akak nampak daripada ekor mata akak dia ada kat belakang pintu, tapi akak buat-buat tak nampak. Kau faham tak? Kita nak cover line kita ni. Buat bodoh lah. Kita buat bodoh padahal dia duduk tegak. Tapi kita buat-buat lah tak nampak. Tapi akak nampak, akak tutup je pintu, pam, akak melompat. Naik tangga. Rumah akak ni memang tangga, dia 3 nak tangga. Pergi kat ruang tamu. Sudah terketar-ketar. Sudah terketar-ketar. Masa akak terketar-ketar tu lah akak dengar macam daripada depan tu, orang panggil akak, Jah tu panggilan akak dalam rumah lah. Ingat Macam akak suara panggil mak. Jihad tadi. Tadi kan Dengar Jihad. Jiha masa tu tak lahir Oh, tak lagi. lahir lagi. Kau kena ingat. Tadi kan Kak Jam cakap panggilan ni Jah. Jah, akak dah rumah orang panggil akak Halijah. Nama panggilan akak dah rumah Halijah. Jah lah. Jah. Daripada depan ruang tamu tu. Ya mak, akak pula sudah menyaut. Akak sedih Yelah. Akak ingat dia dah balik. Dengan kereta, tapi kereta tak dengar bunyi. Kereta tak ada dengar bunyi, tapi kita dengar dia balik. Jah. Kau nak buka pintu ke apa kan? Tapi jah je satu. Kau faham tak? Jah. Macam tu je. Tak ada macam jah buka lah pintu mak balik, tak ada. Jah. Ya mak, kita pula menyaut. Ya mak. Kejap mak, buka pintu. Kejap. Akak melompat lah kat ruang tamu akak nak buka pintu. Buka-buka tak ada. Kereta tak ada, mak akak tak ada. Memang tak balik lagi. Maknanya tadi nak balik tu. Akak tak tahulah dia suara kat dengar jah. Dia tak tahu pada banyak. Kan akak dah melompat naik tadi, akak dah tutup pintu dapur. Bila Dah tak naik takut, atas, akak dengar suara jah. Akak pula automatik lah nyaut. Ya mak, mak dah balik ke kata kan. Jadi akak melompat nak buka pintu lah. Akak buka pintu depan tengok kereta tak ada, mak akak pun tak balik lagi. Jadi akak cakap, aku ni macam halusinasi ke kan? Macam dengar orang panggil aku jah. Jadi
Akak nak turun balik kat dapur. Nak turun balik kat dapur, turun tangga tu. Masa akak turun kat dapur tu lah akak tengok benda ni tadi tengah duduk dekat meja makan akak. Tak tahulah dia duduk ke berdiri ke apa. tengah turun tangga. Akak turun tangga. Tangga. nampak dia. Dia duduk. Akak tengok dia duduk kat meja makan akak. Atas meja makan tu memanglah kita makan malam kan tudung salji. Abang tudung kita salji. kan lelaki. Kita dah standby lah apa mak masak tadi. Tahu-tahu pukul 1 tengah kita makan. kan orang zaman dulu kan makan berhidang. betul. Dia tak ada ambil piuk. Piuk tu akak ambil selalu macam tu lah. Arwah mak memang ajar. Letak dalam tudung saji, nanti abang kau nak makan dia ambil nasi. Nasi dia ambil dalam piuk. Ambil Jadi lauk. lauk tu dah ada bawah Betul. tudung saji. Itu tudung saji sudah terbuka lah. Kebetulan mak hari tu masak, mak kat orang Negeri 9, ayam masak lemak cili api. Sedapnya. Mak kat orang Negeri 9. Orang kan seremban nanti dia kat cakap. Masak lemak cili api, sambal belacan, goreng kobis. Jadi kita sebenarnya dah tahu dalam pinggan tu ada 4 ketul. Kita dah tahulah. Kita yang hidang. Kita hidang. Nak makan Cuma tu. abang-abang tu tak balik. Yang ada kat atas tu adik akak 2 orang tengah tidur. Alim, arwah ada adik saya dengan Amnah. Amnah sekarang pun dah 42 tahun, 45 tahun adik akak tu. Kecil lagi. Bukanlah kecil, dah tadika macam tu lah. Jadi tu yang mak kata tinggal. Nanti kalau ikut kan nak tidur, nak apa, leceh. betul. Balik hari je. Jadi tengok ya adik tidur. Lepas tu tengok tudung saji sudah bergerak. Macam ada tangan. Kita dah tahu abang kita dua-dua tak balik lagi. Abang dua-dua tak ada dalam rumah tu. Yang ada adik je. Siapa yang alihkan tudung saji tu? Sudah tengok. Lepas tu akak pun saja-sajalah bawa turun dapur, turun tangga tu kan. Daripada 4 ketul ayam yang konon-konon untuk abang akak ni tadi, tinggal 1 ketul je. Oh, time ni benda tu tak ada dah. Benda tak ada. Tapi ayam tu hilang. Ayam tu daripada 4 ketul tinggal seketul. 3 ketul gaib. Jadi akak pun cakap, kita pun macam tertanyalah. Kita Siapa pasal tak yang nampak, makan kita kan? nampak tadi kat luar. Siapa lah makan benda ni kemakan? Kenapa dia boleh makan? Budak-budak form tu masa tu benda-benda ni kita cuma baca apa majalah masa tu Mastika, Wariasari macam tu lah kan. Baca ria. Tak adalah ilmu tu penuh lagi kat ni. Jadi Tak menyeluruh lah. tak menyeluruh lah. Dah lah hilang ayam 3 ketul. Dekat atas meja makan tu, ingat tak tadi kain baju kelawar mak akak tu? Dah siap lipat dah. Atas meja tu. Baju kelawar mak akak tadi yang kat sidai kat luar tu, yang akak dah kunci pintu dapur tu, itu baju kelawar dah siap lipat atas meja makan. Baju kelawar saja. Baju kelawar tu saja. Akak pun cakap, aku pula dah jadi pening pula dalam cerita ni kan. Macam mana pula baju aku dah sidai kat luar. Lepas tu aku dah masuk nak lompat tutup pintu. Baju tu mestilah basah pasal baru keluar pada mesin basuh. Sekarang ni baju atas meja kering. Baju tu kering macam kering lah macam dalam kering. Siap lipat cantik je lipat kat situ. Ayam dah hilang 3 ketul. Kan? Kau faham tak cerita dia? Jadi akak cakap kita tak budak-budak, kita tak boleh nak agak tau. Kita tak boleh nak, kalau sekarang dah jadi Kak Jem lain lah. Boleh lah baca-baca, faham tak? Waktu budak Kita budak macam kita nak macam mana apa cerita ni, apa Kita pun tak cerita tahu apa ni. tengah jadi pun. Kita tak boleh brand benda Tak tu. boleh. Lepas tu akak tengok lampu kat ruang tamu akak, lampu Kalimantan tu je, lampu 4 kaki tu. Terkelip-kelip. Lampu tu terkelip-kelip. Macam tak tahulah masa tu Lita pintas ke apa terkelip-kelip. Akak cakap kenapa lah terkelip-kelip? Tadi elok je. Memang akak buka lampu. Akak dah suspend. Kita dah buka lampu lah. Bilik rumah tu ada 3. Jadi terkelip-kelip akak pun naik atas. Masa akak naik atas tu nak tengok kenapa lampu ni terkelip-kelip, dapur tu bunyi lagi. Pang, pinggan pecah. La ilaha illallah. Pang, macam tu. Pinggan pecah jatuh. Zaman dulu mana pakai pinggan plastik. Kau gila. Mesti pakai pinggan yang ada gambar-gambar tu tahu. Betul. Gambar-gambar bunga-bunga tu main kutu ruang-ruang makan tahu. Iya. Nak beli pinggan. Main kutu nak beli pinggan set-set tu. Macam-macam gambar merah lah. Yelah. Ada corak-corak. Akak cakap dah kucing mana pula masuk ni. Mampuslah aku kena marah lagi dengan mak. Takut kucing lah. Kan kau ambil ayam tadi seketul ke tadi, tapi memang akak tak boleh kucing. Akak memang tak ada boleh kucing. Cuma bunyi pang tu kita selalu kaitkan dengan kucing. Betul tak? Betul. Kucing lah ni, kucing mana, kucing jiran ke apa masuk ni. Akak pun orang kata sekali lagi akak nak pergi dapur. Tapi sampai kan nak tangga pertama, itu yang
dekat meja makan tadi tu, duduk balik barang tadi tu, benda tu. Akak nak cakap pun, nak kata pocong pun. Dia macam mana Kak? Akak tengok dia duduk dekat meja tu, dia macam Dia lembaga besar. pasal dia ke? daripada belakang. Ha. Okey? Okey, dia macam ni lebih kurang. Tadi muka dah hitam, okey? Rambut dia hitam tapi dia panjang tau je ha. Dia jenis yang macam ni ah. Oh. Dia rambut yang panjang tapi dia macam tutup telinga dia yang ke bawah tu. dia bawa ke depan. Macam selalu yang kita tengok macam tu kan. Rambut dia panjang tapi dia belakang kita nampaklah dia tu. rambut celah, Kita nampak rambut dia dengan rambut dia panjang rambut dia. Tapi oleh kerana kan meja makan tersekat macam ni, tak nampaklah tak ke nampak bawah sampai ke mana. apa. Kursi tu tersekat. Kita nak tengok dia panjang tapi dari belakang kita nampak satu perempuan, susuk perempuan rambut panjang di tengah Dia tengah macam tu. kat meja makan tu. Akak nampak, Kak cakap entah-entah ini yang tadi aku jumpa kat luar. Akak sudah terketar-ketar capai telefon rumah. Nak call. Dulu mana ada telefon? Yelah. Telefon yang Telefon rumah. Telefon makcik akak. Bukan telefon mak akak. Mana? Dia mesti dah on the way. Telefon makcik akak. Nak suruh dia datang ataupun tak kira lah anak dia datang ke siapa-siapa. Kau datanglah sekarang teman. Ini sekarang sudah pukul 11.30 dekat pukul 12. Mak akak tak balik lagi. Lain macam. Nak tidur dengan adik. Adik pun budak tadika kalau kejut kan jadi apa-apa. Ya, Betul. betul ke? Menggigil akak tu. Itu Nobel adik Akasha ke Saifah Abu Salim ke apa masa dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Kejap-kejap pandang pandang Yelah. dapur Dah tu. tak load lah novel tu. Ha? Dah tak load dah. Dah tak novel load tu. dah. Tapi nasib baik lah orang kata tak sampai 10 minit bapak akak balik. Alhamdulillah. Mak bapak akak balik. Ngam-ngam akak ingat dalam 9.45 juga orang sampai. Time akak dah berpeluh-peluh. Mak akak Yelah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Akak dah salah nak jawab pasal tadi kita dah kena. Yelah. Takut Takutlah. kau ni tidur ke apa? Buka pintu ni. Dia kata mak dah balik pasal dia tak kalau dia buat kunci pun dia tak boleh buka pasal akak selak atas. Zaman dulu ingat tak? Dia akan selak Satu pakai macam ni, bawah. satu dia selak atas tu. Jadi akak selak macam mana pun akak kena bangun untuk buka selak yang ke atas tu. Dia kalau kunci ni pun tak boleh. Pasal akak Ya, memang tutup pakai selak atas. atas. Jadi akak bangun mak buka tu, mak akak tengok muka akak berpeluh-peluh. Kenapa ni? Kenapa ni? Akak tak boleh, suara dah hilang Tak boleh lah. nak cakap. Takut lah. Kau nak cakap apa? Hilang suara. Macam tu je. Bapak kat, kenapa? Tak boleh. Dah tak boleh cakap. Dekat dapur ada orang ke ada barang. Asal kau ni, dia kata. Kena jaga hantu ke? Lagi sikit je. Budak form 2, form 3. Tak boleh nak terangkan tu. Ya tu. Lala mak kata, Tergamam. Bapak akak cakap, bapak mak akak pergi dapur. Lepas tu, akak tunjuklah baju kelawar dia tadi. Apa asal kata mak? Ni tadi baju kelawar mak. Mak basuh kan? Dia dah sidai kat luar tadi. Sidai. Tapi ada atas meja ni. So, tu akak tunjuk kan? Mak akak pula pandang akak. Bila dia cakap macam ni. Bila mak basuh baju kelawar tu? Mak tak basuh. Ada dalam bilik. Mak akak tanya macam tu. Bila mak basuh baju kelawar ni? Lah rupanya dia memang tak basuh pun. Ini bukan baju mak. Bila mak basuh? Ini bukan baju mak. Akak Baju dia. faham tak cerita dia? Baju tu semua akak ambil daripada mesin basuh tadi. Ya. Akak sidai. Tapi baju tu kan terjatuh. Baju tu memang akak ambil daripada besin ke Daripada- atau kat tanah? Dekat tanah. Baju tu macam terjatuh. Kan akak ambil baju tu akak nak sidai balik. Masa akak ambil tadi kan akak dah terpandang kat belakang. Kan dia bagi bunyi dulu. Lepas tu bila akak angkat kan dia sama-sama. Kan sama-sama merenung mata macam tu. Mata betul. Lepas tu soalan mak akak. Jawapan mak akak. Ni baju siapa? Ni bukan baju mak. Mak tak basuh baju ni hari ni. Akak. Ya Allah. Baju kelawar tu pun sebenarnya mak akak tak ada pun. Bukan mak akak punya baju tu. Maksudnya dia tumpang Sekarang basuh ni, baju. Soalan dia tuan-tuan. Sampailah saya dah umur 56 tahun hari ni. Saya tak tahu siapa punya baju tu. Tu punya tuan-tuan. baju So baju tu kat Cik simpan lah. Tak ada, tak simpan. Bila Bila mak nak dah cakap bukan baju dia. Kan? Akak takkan nak ambil. Dia simpan. Akak dah nampak dah benda tu. Tak tahulah dia tumpang basuh ke dia tumpang tak sidai ke akak tak tahu. Dia tumpang basuh. Lepas tu mak akak tanya lagi. Kau Banyak pula apa ni adik-adik kau makan ayam ni sampai 3 ketul. Tak tinggal kau untuk abang kat belakang. Akak nak menerang tu tak boleh nak pukul 12 malam kan. Yelah. Akak cakap mak besok boleh tak mak? Besok tu lah bawa kat story habis-habis. Cerita habis semua. Akak cerita habis.
Bila akak cerita habis tu baru bapa akak adalah bagi tahu sebenarnya dekat kawasan rumah kami tu adalah hamba Allah ni yang membela lah. Dia membela tuan-tuan, adalah benda belaan. Dia kalau membela ni dia akan kacau persekitaran kejiranan juga. Ya, dia macam ni. Itu sebabnya kalau boleh tuan-tuan, kalau ada belen-belen lauk, benda yang berdarah lah, ayam ke daging ke tuan-tuan, jangan simpan dalam piuk. Walaupun kita kata kita dah panaskan lauk ni kan, kita panaskan Jeha kan, dah sejuk kita tutupkan je atas tu kan. Kalau boleh tuan-tuan, simpan dalam peti ais lah. Maknanya dah panas ke tak panas ke, masuk dalam mangkuk elok, simpan peti ais. Besok tu baru kita panaskan. Pasal ada ada benda-benda peliharaan ni tuan-tuan, kadang-kadang bila tokek tak bagi makan, senang cerita, tokek tak bagi makan, yang bela tu tak bagi makan tuan-tuan, dia akan merayau. Dia bagi makan orang lain. Lapor. Dia menyongkai kat situ. Ayam makan habis lah, tapi nasi akak dia tak kacau. Kalau dia usik nasi kita tuan-tuan, katalah Jeha baru masak pukul 9 malam. Nasi tu. Tapi dia sedap usik. Nasi tu akan jadi basi. Direct basi tuan-tuan. Dia terus basi. Dia terus basi. Katalah datanglah hantu raya ni. Kita bagi contoh lah hantu raya datang kan. Hantu raya kadang-kadang dia akan makan benda tu. Nasi apa semua. Kadang-kadang orang kata hantu raya ni tak nampak ke, tak boleh pegang. Hantu raya ni kalau katakan betul-betul daripada tuan dia, muka macam tuan dia, kita boleh pegang tuan-tuan. Dia macam nak kata dia bayang-bayang tak, tapi kita boleh sentuh lah. Dia bukan jasad macam kita tuan-tuan, tapi dia macam kita boleh rasa. Boleh rasa lah. Jadi kalau nasi tuan-tuan masak malam, tiba-tiba pagi besok tu basi, bukan disebabkan periuk nasi kita rosak sebagainya. Kita selalu fikir macam tu Jeha kan. Betul. Kita masak baru malam ni, takkanlah pagi besok basi, goreng dah basi. Pasal benda tu, nasi tu dah dikacau oleh entiti yang tak sepatutnya. Yes, tak sepatutnya. Tu ya, dia kalau pegang dia jadi basi. Jadi bila arwah bapak cakap sini ada adalah hamba Allah tu, kita okey, tak apalah. So kami faham kat dah situ. aware lah. Yes. Ada benda akan ni apa semua. Jadi dia punya ni tuan-tuan, puan-puan, kalau boleh janganlah sidai baju waktu malam. Saya belajar satu benda betul. Waktu maghrib, waktu maknanya habis maghrib tuan-tuan, kalau boleh sidailah baju tu besok. Kecuali kita sidai dalam rumah, tu bezalah. Ini kat luar tuan-tuan. Kalau konon biarlah kena angin malam, besok dah kering kan. Nak kabel lain dengan mak. Tetapi betul kata orang tua. Tak elok sidai baju waktu malam. Ya, benda macam tu lah. Itu saya orang kata nasib akak lah, rezeki akak lah nak terima benda tu. Itu je lah orang kata. Betul. Jadi soalan akak ialah, seram ke tidak? Itu seram. Gua pula tanya soalan kat orang. Itu seram seram. Sebab dia datang betul-betul depan muka. Ya. Tak ada nak buat apa. Kau tengoklah mata aku. Kau bayangkan. Itu sebabnya Jeha, akak bila katakan penonton kadang-kadang kata, apalah penakut. Setakat muka kak, tanyalah how are you ke, are you ni ke apa. Tak ada tuan-tuan, betul Jeha. Betul. Kita akan diorang tak alami akak. Diorang tak faham. Tak, kalau korang mukanya elok, okey kot. Ya, kalau muka macam Jeha ni tuan-tuan, tak apa, saya berani nanti duduk tentang mata kan. Kita lawan siapa gelak dulu ke, siapa menilai dulu boleh. Ini mata dah hitam, ini kulit dah ni, bau. Memang bau busuk lah pada akak lah. Akak ingat dengan lupa, tapi rasanya bau dia macam bau busuk lah. Tapi ada bau cara bangkai. tak kalau macam kita masak apa semua kat rumah apa semua, tak nak bagi benda tu sentuh masakan kita ataupun makanan. Itu sebabnya kita. Satu, rumah ni kalau boleh kena pagar. Pagar tu bukan pasang pagar tuan-tuan. Maknanya kalau kita baru masuk rumah ke, baru beli rumah ke, ataupun rumah second kita beli ke apa, pagarlah. Panggillah orang-orang perawat yang boleh pagarlah rumah tu, pakai garam, pakai lada hitam. Orang tua-tua ni tahulah. Pagarlah rumah tu. Supaya kita orang kata apa, benda-benda kita tak nampak. Benda nampak ni senang je Jul. Betul. Yang tak nampak ni tak tahu benda kan. nampak ni kita senang. Benda tak nampak ni kita problem. Betul. Macam ni lah tadi kan. Bertentang mata gua dia buatnya. Kan? Macam apa, sampah pun tak boleh kan. Sampah kalau boleh, pertama yang ada sisa-sisa ayam ke apa-apalah benda bersisa ni terus buang. Terus buang malam-malam. Betul. Sinki kalau boleh jangan ada pinggan mangkuk. Betul. Basuhlah. Betul. Kan itu sebab akak cakap kalau masak apa-apa jangan biarkan terdedah. Kalau terdedah tu tuan-tuan, selain pada makanan jadi jin punya orang kata hidangan,
Kita takutlah lipas, Betul. cicak ke apa, benda-benda lah kita tak tutup. Benda-benda racun Kita ke punya apa tu. kan. Betul Kita tahu juga tu. tikus ke. Itu selalu je berlaku kencing tikus dan sebagainya. Tak Betul, tutup kita betul. dedah je benda tu. Betul. Bahaya. So kena Contoh. jaga apa makanan apa Ya, semua. betul. Tak benda mistik, benda lain pula kan. Betul, betul, betul. Itu dia. Kita kat ajar yang kedua. Yes. Ya. Kita pun Masalahnya- dah tak kita kesentuhkan masa kat jam. Ni pun dah berapa Tapi- jam 2 jam. Nak dekat 2 jam lah. Dekat 2 jam dah. Tapi Dua jam overall lebih, kan? memang seram gila. Weh, seram gila guys. Dua-dua cerita Korang- tu ah. Korang boleh komen kat Ya. bawah. Korang boleh beritahu cerita kat jam ni memang menyeramkan ke macam mana ke. Korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa share. Jangan lupa subscribe, turn on notification. Tapi tu lah, Apa? tak puas ni. Ya. Baru 2 cerita. Oh, baru 2 cerita guys. Dah lah Tapi first time dapat Kak Jam. Kak Jam tadi sebenarnya datang ada banyak cerita Kak Jam kan. Akak sebenarnya bawa 5 cerita. 5 cerita. Orang guys. kata nak 3, tapi akak sudah standby lagi 2. Ini cerita masuk dimensi lain. Oh. Bukan 2 dimensi je, dia sudah masuk ada dimensi banyak lain. dimensi. Tapi kalau dengan sembang seram dengan sapuan tu ikat mati, yang ini kita ikat tepi lah. Ya, salam dulu. Ya, salam. Boleh kat tepi ya? Kan? Betul tak je? Betul tak? Boleh lah. Tapi kau jangan bising kat sapuan. Kau kan? Kita je. Dengan sembang seram ikat mati, ini kita ikat tepi. Tak dengan sembang seram Kak Jam sampai nampak. Sampai seram. Dengan kita Bagilah bernapas kat sini. Sini lagi best. Sapuan dengan macam ni. Ini Jeha dia tuan-tuan lain. Aura lain macam. Lain Aura lain. Jeha lain macam. Duduk dengan orang yang pegang tahta sembang seram nombor 1 ni. Tak adalah. Lain macam aura dia tuan-tuan kan. Kak Jam juga. Sebab tak puas hati ke? Betul Tak kan? tak puas Oh. Kak Jam dengar Tak cerita Kak puas. Jam. Aduh. Dia macam nak lagi. Ada 3 cerita lagi ni. Tapi masa mencemburai kita Betul lah. tuan-tuan. Aduh, Aduh. tak apa kita try Okay. set lain kita. Tak apalah, kita dah salam tadi. Kita dah ikat salam, tepi. dah salam, Kita dah ikat tepi, ikat tepi Dah dah. ikat tepi okey. boleh. Yang penting sekarang ni korang mana Ya. yang tengah tengok ni, Betul. korang boleh turn on notification korang, subscribe channel ni supaya Yes. korang tahu nanti Kak Jam ada lagi ke kat sini. Ada. Kak Jam dah cakap. Ada. Tapi Confirm. kita try adjust lah. Selagi kita adjust boleh dulu kita lah. try bawa sebab susah agak. Takut Betul. sapuan kotor. Ya. Tak Yelah. kotor. Pastikan sapuan tak tengok seram ke tidak ni. Okey. Boleh Yang pastikan Kita nak buat itu je. macam Bagi dia mana? sibuk. Jol, kena bagi dia sibuk je Jol. Bagi sibuk je. Bagi dia boleh buat cara macam dia tak nampak seram ke tidak. Ada cara. Lantaklah Kalau yang ada cara penting. tu kita buat cara tu. Tak. Dia macam ni. Kita kena complot dengan korang. So, lantak lah Safwan tahu ke tak. Yang penting korang kena support kita orang. Kalau Korang kena sekarang komen Support banyak-banyak. lah. Bagi support Okay, sikit dia lah. macam ni. Kalau korang okay. kalau korang nak Kak Jam dekat seram. Yes. Korang kena Komen. kat bawah untuk part 8. Part 8. Part 8. Ya, betul. Part 8 dekat seram ke Dekat tidak. seram guys. ke So, itu je Yes. cerita ini daripada Kak Jam. Betul. 2 cerita Kak Jam Betul. bawa. Kak Jam, terima kasih banyak Kak Betul, Jam sebab betul. sudi datang ke seram ke tidak. Betul. Tapi seram ke tidak? Seram. Seram lah. Kak Jam kot seram. Pasal kisah benar tuan-tuan. Kisah benar Betul. ni. Yang dialami oleh Kak Dia Jam. cerita seram ni Kok ada sikit seram pun seram dah. Betul. Dia bila mendengar ni tak merasai. Tapi Ya. yang merasai tu Tapi mengetahui. akak paling seram kalau Jeha ngilai tadi. Oh. Panjang pula. Dia high note. Naik. Dia Dia punya naik tinggi. volume dia tinggi kan. Dia punya- Rumah saya baik orang kata tak ada sangat Jol. Dia Kau sebab naik Jol. dia sebab tinggi sangat tu. Dia bukan apa Kak Jam, dia happy Kak Jam ada. Korang sorry kan kalau macam telinga korang tiba pekak macam tu. Jangan lepas ni jangan kebawahkan sikit lah. Sebab dia happy sebenarnya. Ada happy. Akak rasa dia lain macam lah kalau jumpa akak ni Jeha ni. Jadi akak kena selalu ada lah. dia Kena happy. selalu ada. Jumpa Kak Kena Jam. selalu ada tuan-tuan. Bagi support First sikit. time korang tolonglah support. So Jam boleh panggil Kak Jam datang lepas ni lagi. Korang kena support Jangan lupa guys, korang boleh support kat 2 dimensi Kak Jam. Kak Jam. Yes. Kat situ Kak Jam cerita banyak Betul. macam-macam Macam-macam. cerita. And ada juga Kak Jam bawa guest juga. Banyak Ada betul. juga guest yang datang. Kita nak pelbagai Betul. kan. Betul. Betul lah Jol. Korang Kita boleh nak support pelbagai juga itu je. 2 dimensi. Tapi- TikTok pun Kak Jam selalu buat live. Ya betul. Live Betul. TikTok Kak Jam apa nama? 2 dimensi Dua kan. 2 dimensi Kak kan. Jam. TikTok, YouTube, korang boleh betul, check it betul. out. Follow, jangan lupa Yes. follow Kak Jam 2 Dan dimensi. Kak Jam Okay? betul, dan Kak Jam punya best sebab Kak Jam buat dekat luar kan. Bukan betul. dalam macam kita ni. So akan buat kita kat luar. ada banyak hidangan Betul. konten Betul. untuk korang kat sana. Korang boleh pilih, boleh Pilih tengok, lah. semua boleh tengok. Betul. Okay guys, so tu je daripada Yes. kami episod
2 kan ni? Episod 2 kan? Ni kalau yang Episod 3 3 lah. Ni episod 3 kan? Itu termasuk yang first Yang tu. first. Yang first dengan Safwan Safwan. tu. So thank you so much. Thank you so much, guys. Diorang yang menonton sampai ke habis. Yes. Jihad nak cakap apa-apa? Jangan nak minta korang komen banyak-banyak Kak Jam supaya kita boleh panggil lagi Kak Jam. Lepas ni pun kita ada banyak lagi orang yang kita nak panggil. Yang penting memang orang yang so korang kena nantikan support, like, share, comment, subscribe, tekan notification. Okay? Korang kena buat tu untuk kita orang. Okay? So kita akan jumpa korang dekat next episode Seram ke Tidak. Tapi sebelum tu Kak Jam ada nak cakap sedikit sebanyak ke apa? Apa-apa yang Kak Jam nak cakap kat audience? Macam Kak Jan tengok Seram ke Tidak. Oh yelah, kita tanya lagi. Kak Jam macam okey tak? Pendapat. Dengan Apalah. konsep kita orang pakai macam ni. Kepada semua audience, supportlah Seram ke Tidak dengan 2 host baru yang sangat mantap, sangat rare. Seorang cantik, jelita, rupawan, seorang lagi handsome, tegap dan menawan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada saya ini satu kata apa, yang baru, angin baru, hembusan baru, studio baru, nafas baru. Dan jangan lupa mesti support Seram ke Tidak. Yes. Tapi lagi sekali Kak tanya, seram ke tidak? Seram. Memang seram. Okay guys, itu je. Bye. Assalamualaikum.